Alhamdulillah, kita banyak syukur Allah SWT dapat kita bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk ketiga bagi tahun 2025, siri bedah buku perpustakaan Selangor dengan Wadah Selangor. Jadi hari ini kita mulakan, kita ucap syukur kita dapat bersama-sama dengan Dr. Muhammad Fauzi untuk perbincangan satu novel yang telah lama lah sebenarnya novel ni. Umurnya agak lama lah. Buku ni telah ditulis oleh yang terkenal lah, Hamka. Jadi hari ini insya-Allah kita akan dengar perkongsian daripada Fauzi, pandangan dan juga mungkin sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada novel yang kita tahu Hamka ni merupakan ulama Nusantara dan juga penulis novel lah. Jadi Wadah Selangor mengalu-alukan yang hadir, kita juga masih menunggu yang lain, jadi kita harapkan nanti yang lain-lain hadir dan turut bersama. Dan hari ini juga sebenarnya ialah merupakan hari pertama kita bersama dalam Konvensyen Pendidikan dan Kesejahteraan Generasi Madani sempena Muktamar Wadah Selangor lah, yang akan berlangsung pada 2 November. Jadi program ni kita sekalikan dalam konvensyen ini dengan tujuan ialah untuk memberi kesedaran lah kepada masyarakat, khususnya pendidikan dan juga kesejahteraan keluarga, dengan isu-isu yang sekarang ini sedang menjadi perhatian dalam masyarakat. Jadi kita harap pendidikan kekeluargaan, pendidikan kesejahteraan ni menjadi keutamaan kita hari ini untuk memahami awak 25 dalam 22 itu yang bagusnya bila anda datang ke program-program bedah buku macam ni saya start menulis saya umur 28. Baru saya start menulis saya punya first buku saya lah, which is saya rasa sangat kalau berbanding dengan apa yang saya boleh buat. Sekarang saya dah publish lebih kurang 11 buku. Bukan nak cerita belagak awal, saya nak cerita, nak bagi motivasi kan, kata cerita lebih-lebih lah ni. Tapi nak bagi korang, nak balik dengan diri-diri mereka yang datang ke bedah buku ni. So tahun ni insyaAllah buku yang ke-12. Semua saya nak katakan, kalau saya mula awal umur 30, umur 21, 25, sedangkan umur 25, 23 tu saya dah menulis. Tapi saya tak berani nak tulis, saya tulis kat Facebook, tulis pengalaman macam tu kan. Tapi saya tak berani nak bila orang ajak tulis buku chapter in book, semua saya tak berani. Umur 28, first buku saya tulis Mahasiswa Bangkit. Tu saya tulis chapter in book daripada lebih kurang 10 chapter, saya tulis 1 chapter. Tu first. Bila saya dapat je yang first tu, saya terus dapat keberanian dan ni kan. Tapi yang bagus macam anda yang datang ke program-program bedah buku ni, macam sekarang ni selepas saya dah tulis lebih kurang buku separuh akademik, tahun lepas saya start untuk menulis buku novel saya pertama lah, Senja Tak Akhir tak siap-siap lagi. Ada lebih kurang 19 chapter, baru siap 17. 2 chapter ni Allah teruk tak boleh nak habis-habis. Tapi bila kita menulis novel, masalah banyak kita nak menulis, kita sangat orang kata apa, memerlukan orang kata apa, pengalaman rakan-rakan. Kita kalau bayang anda umur 25, tiba-tiba nak tulis, berapa banyak pengalaman bercinta, berapa banyak pengalaman bergaduh, berapa banyak pengalaman memimpin, tak banyak kan. Tapi bila datang program-program macam ni, kita boleh ambil input ni. So bila kita nak menulis, kita ada banyak input. Macam saya cakap tadi kan, kenapa Ustaz Samdul debat boleh dia, kalau dia kata apa, berceramah, sebab dia, saya yakin semua tu buat pengalaman dia banyak bersembang dengan orang, datang program, benda-benda tu dimanfaatkan. So tahniahlah, walaupun paksa rela, saya pasti mereka-mereka yang duduk dalam lingkungan ilmu ni, satu tahap bila dia penuh, dia akan cuba nak luahkan. That time saya rasa, maybe bukan sekarang, mungkin 5 tahun lagi, tapi pada masa tu anda dah ada good input untuk nak, orang kata, nak luahkan dalam bentuk penulisan. InsyaAllah saya sangat orang kata apa, menggalakkan lah, InsyaAllah terus datang, walaupun paksa rela dah apa, dengar. So kita boleh
manfaatkan. Baik, so hari ini kita nak bincang tentang buku Di Bawah Lindungan Kaabah. Ini adalah buku Hamka, tak salah buku Hamka yang ketiga. Okey, buku pertama beliau saya lupa tajuk dia, tapi dalam bahasa Minang. Buku kedua adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Okey, lebih kurang 1930 berapa saya lupa. So ni buku yang ketiga. So buku ketiga ni dia sangat kontra dengan Tenggelam Kapal Van der Wijk. Kalau Van der Wijk ni dia cerita percintaan, tapi dia ego seorang lelaki. Tapi yang apa Di Bawah Lindungan Kaabah ni dia menceritakan bagaimana orang kata apa tawaduknya, tunduknya seorang lelaki terhadap percintaan. Itu saya suka dengan Hamka ni. Walaupun kita ada banyak orang kata apa novel-novel lain, tapi kalau yang penulis yang Islamik selalunya dia kan, kalau kita sekarang ni pun, kalau anda berkawan dengan kawan-kawan yang so-called Islamik, therefore kita dalam gerakan Islam kan. Tapi kalau yang Islamik tu, cinta. Apa cinta-cinta ni kan? Korang belajar pun tak lagi kan, kerja pun tak lagi, suat dalam pun mak beli, dia balik situ. Tapi Hamka dia tak menidakkan isu ni kan. Walaupun Hamka datang daripada orang kata apa institusi pondok. Bapak dia orang kata mengajar pondok, madrasah kan. Dia membesar di madrasah, dia punya latar belakang pendidikan. Tapi dia tak menidakkan, sebab even dia sebagai ulama hebat di Padang, dia akui semasa sama Jepun dia adalah ulama yang jadi perantara antara orang kata apa pemerintah Jepun dengan masyarakat di Padang. Dia punya tinggi martabat dalam masyarakat Padang tu. Tapi dalam keadaan dia dianggap sebagai seorang Islamik ulama buya ni orang besar. Dia masih lagi dia tidak menidakkan satu elemen dalam diri manusia itu cinta So bila dia tulis tentang, kalau kita tulis novel-novel Islamik ni taat pada ibu bapa, mak ayah suruh kahwin kita ikut je. Selalu dia akan bawa ke situ. Tapi Hamka dia tak bawa sudut tu. Walaupun sudut tu bagus, tapi dia tidak menidakkan bahawa dalam hidup manusia ni, walaupun kau umur 15, walaupun kau umur 16 kan, satu hari kau rasa kau ada perasaan cinta, dia tak menidakkan perasaan tu. Ini yang dia cuba diceritakan dalam buku Di Bawah Lindungan Kaabah, di mana watak utama Hamid tu, kalau kita tengok, dia dah rasa cinta terhadap dia punya watak heroin Zainab tu sejak dia orang kecil lagi. Dia bermula dengan kanak-kanak, bila meningkat dewasa, dia masuk belajar dan sebagainya, perasaan cinta tu ada. Tapi dia tidak menidakkan perasaan cinta tu. Ini juga saya rasa kita kena bawa, sebab anda nanti yang bekerja di AYJ ni banyaknya pekerja belia kan. Tiba-tiba ada student-student atau budak-budak baru tingkatan 4, baru tingkatan 5, baru 14 tahun, baru tingkatan 2, tiba-tiba, bang, saya suka dengan budak perempuan ni. Kau sepatutnya kau jadi seperti Hamka. Jangan, apa kau ni baru tingkatan 2, nak bercinta apa. Jangan ke situ. Kita tak boleh menidakkan. Hamka yang seulama-ulama dia pun mengakui kata sudut cinta dalam diri manusia tu. Kan? So yang salahnya bila ada perasaan cinta tapi kita tak pandu dengan betul. Sebab tu kita kena baca novel-novel Buya Hamka ni. Kalau kita nak bercinta, kalau kita tengok Kapal Van der Wijk, macam mana ego tu, maksudnya kita lelaki kan, kalau perempuan reject kita, macam mana kita nak berhadapan? Cuma dalam cinta tu ending dia tak berapa baik lah. Tapi macam bila orang perempuan reject kita macam mana? Perempuan pula kalau nak bercinta macam mana memilih lelaki? Adakah harta tu saja? Tu Van der Wijk. Tapi yang ni macam mana kata apa? Kita mengurus perasaan cinta tu. Macam Zainab dan Hamid ni, dia bercinta, dia orang berjumpa hari-hari. Belajar sekali sampai peringkat STPM lah kat sana, dia panggil mulo kan. Tapi dia sampai peringkat STPM lah kat sini kan. Tapi boleh belajar elok. Boleh habis belajar. Si Hamid boleh sambung belajar lagi, pergi ke Mekah sambung belajar semua. Maksudnya percintaan di usia muda, walaupun remaja, umur berapa pun, bukan satu alasan untuk tidak orang kata apa, excellent dalam kata apa, dalam pelajaran. Yang penting adalah memandu. Itu silap sekarang ni kita. Bila ada budak ada perasaan cinta, kita kau ketepikan benda tu. Itu tak payah nak fikir. Itu perasaan, itu fitrah manusia. Kita kena akui. Kalau ada orang yang lambat, betul, ada budak-budak yang dia suka main-main sampai satu umur 20 tahun ke atas baru dia terfikir. Tapi kalau ada budak yang matang awal, bukan menidakkan tapi memandu. Itu yang Hamka cuba buat dengan novel Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Nak sedarkan kita bahawa kita tak boleh nak ketepikan perasaan tersebut, tapi kita perlu memandu perasaan tersebut. Itu mungkin satu benda. Okey.
Baik, ini latar belakang cerita 1927. 1927 ni adalah keadaan pada masa ni, Uthmaniyah baru jatuh. Tahun 1925-26 Uthmaniyah jatuh. Berlaku treaty perjanjian Jeddah. Perjanjian Jeddah ni kemudian telah memerdekakan Saudi dan juga telah membentuk kerajaan Saudi yang ada sampai hari ni lah, bawah kata Syarif Hussein Ibn Saud lah. Nak pergi politikal sangat lah, tapi tahulah kan macam mana Uthmaniyah berlaku revolusi Arab pada masa tu. Revolusi Arab yang cuba nak membebaskan pemerintahan dia orang daripada pemerintahan Uthmaniyah. Ni saya kena bagi gambaran kenapa pada masa tu supaya boleh faham bukan nak bagi politikal sangat pada masa tu orang Arab, pemerintahan Arab yang bermula, Islam yang bermula di Mekah, di golongan Arab tu dah berpindah. Kemudian empayar Arab tu telah diterajui oleh orang Turki Uthmaniyah. So bangsa-bangsa Arab ni rasa macam kita ni kan tambah-tambah golongan-golongan Bani Hashim. Saud ni daripada Bani Hashim. So dia orang rasa kami lagi kredibel, patutnya kami yang kena memimpin. So dicucuk pula dengan golongan-golongan daripada orang British dan Perancis ni, berlakulah revolusi Arab, memecahkan empayar tersebut kan. Tapi nak salahkan orang Arab pun tak boleh pada masa tu. Kerana pada masa tu Turki Uthmaniyah pun yang paling hebat Sultan Hamid II. Kalau korang tengok Sultan Hamid II kan, ada ciri-ciri tasawuf, ciri-ciri sufi dia kan, mimpi Nabi lah sebagainya. Itu hebat lah, dia dengan Tuhan lah, kalau betul-betul lah. Tapi hebat. Tapi selepas tu Uthmaniyah mula bersaing dengan Barat. Barat datang dengan kemewahan, Uthmaniyah pun nak datang kemewahan. Dan pada masa tu dikatakan, sebelum jatuhnya Turki Uthmaniyah tu, mahkota yang dipakai oleh Sultan Turki Uthmaniyah tu ada permata yang bernilai beratus-ratus juta. Sedangkan pada masa tu bawah empayar Turki Uthmaniyah ada masalah makanan, peperangan dan sebagainya. So orang Arab mula, of course ada rasa tak berapa berkenan duduk bawah tu kan, sebab pemerintahan tu dah mula bermewah-mewah. So ada faktor penolak, ada faktor penarik. Nak salah orang Arab sepenuhnya tak boleh juga kenapa Uthmaniyah tu pecah. Maksud kita tengok juga pada pemerintah Uthmaniyah. Kalau kita tengok, saya nak bagi berlaku adil Tapi pada masa tu berlaku perjanjian Jeddah. Bila berlaku perjanjian Jeddah pada masa tu, kebetulan dalam cerita ni Hamid yang dah menamatkan pengajian dia, dia peringkat dipanggil Mulo tu, saya tak tahulah Mulo ataupun nama panjang dia, tapi sekarang ni orang panggil STPM lah. Dah habis STPM. Tapi STPM dia awal umur 17 macam tu, 16-17 dia dah ambil STPM dah kat sana. Tu yang cuba dibuat oleh kerajaan sekarang. Sekarang ni kita nak menurunkan kita punya had umur, pergi politik lagi tu, mencerita dasar kerajaan. Sekarang ni kita ambil STPM umur 17, SPM umur 17. So sekarang ni prasekolah akan diturunkan umur kan daripada 6 ke 5 tahun. So kita ambil SPM lepas ni akan diturunkan had umur tu daripada 17 pergi 16. Itu dasar baru. Macam dulu juga. Dulu orang ambil diploma umur 16 17 ada diploma dah. So awal lah dulu so dia cuba dibuat. Itu yang berlaku di Indonesia dulu. Dia pakai sistem Belanda. Okay. So pada masa tu latar belakang 1927 buku tu dia masuk-masuk je ada dia punya latar belakang tu dah berlaku tahun di mana pertukaran kuasa Syarif Hussein kepada Ibn Saud yang telah memerintah kawasan Saudi. 2-3 kawasan tu, Mekah digabung dengan beberapa kawasan saya lupa, Najat dengan beberapa kawasan tu di UAE jadi Saudi Arabia. Perjanjian Jeddah baru berlaku, and then wujudnya kerajaan Arab Saudi dan digambarkan kota ilmu yang meraihkan kedatangan umum. Okey. Pada masa tu orang berpusu-pusu masuk ke Mekah. So dia digambarkan cara Hamka menulis tu kan, bila saya baca, dia macam gambarkan lagi bagus sekarang daripada zaman Uthmaniyah dulu. Macam saya tak tahu. Ini saya baca dan lebih kuat, saya baca dan saya tafsir sendiri mungkin saya salah sebab dia gambarkan macam sekarang ni kota Mekah ni lagi meriah. Macam sebelum ni mungkin saya tak tahu lah, bahawa Uthmaniyah pada masa tu ialah berlaku pemberontakan, berlaku peperangan, lepas tu orang nak masuk Mekah susah dan sebagainya. Of course berlaku pemberontakan Arab pada masa tu So digambarkan selepas bebas ni berlakunya wujudnya Saudi Arabia tu lebih lebih aman, Mekah tu lebih makmur. Digambarkan begitu. So macam Hamka lebih suka dengan keadaan yang berlaku 1927 tu. Saya tak tahu sebelum ni macam mana zaman Khalifah Uthmaniyah dulu dia menjaga Mekah kan.
Of course lah, pada masa tu mungkin kata apa nak masuk. Macam sekarang ni kita nak masuk, setiap tahun kita dah ada sistem, ada kota dan sebagainya kan. Saudi Arabia mengawal kata apa kemasukan. So dia lebih mudah sebab dia lebih decentralized. So orang macam dulu kalau orang keluar masuk dan sebagainya. Mungkin tu yang memudahkan dan orang kata apa menjadikan orang kata apa Hamka rasa sekarang ni lebih seronok pergi Mekah. Lebih meriah kan. Mungkin itu sebabnya lah. Saya tak pasti. Itu saya punya penafsiran lah. Dan penceritaan mengambil latar musim haji. Pada cerita ni, masa ni orang naik haji. Pada masa ni, watak Sulaiman tu. Orang daripada Padang juga, orang kampung watak utama Hamid tu, naik haji. Hamid dah datang lama dah. Hamid ni lepas dia habis dia punya STPM tu, pada masa tu, kalau ikut latar belakang ceritanya, dia memang dah berkenan dengan watak Zainab ni. Tapi pada masa tu mak Zainab ni pula nak kahwinkan Zainab. Bapak Zainab kata apa engku apa nama bapak dia? Bapak Zainab ni Tengku lah. Kalau Tengku ni golongan kerabat lah. Tapi dia kerabat yang kaya lah. So dia duduk di Padang tu. Bapak dia dah meninggal. So mak dia bapak dia bela Hamid. Bapak Zainab ni bela Hamid sejak kecil. Sebab Hamid ni tak ada bapak, lepas tu anak orang miskin. So dia terhutang budi lah. Walaupun dia suka, tapi dia rasa macam kalau kita terhutang budi tak sampai hati lah pula kan. Rasa macam kita sedar diri lah kan? So bila dia sampai dia dah habis STPM tu, mak si Zainab ni tiba-tiba bercakap dia nak kahwinkan Zainab. Orang dulu perempuan, korang jangan mimpi lah korang nak belajar tinggi-tinggi. Ni pemikiran psikik orang Melayu dulu lah. Saya rasa 2-3 tempat pun saya hari tu saya bentang tajuk yang sama di UIA. Ada kawan-kawan kita daripada Aceh ke tak salah. Masih ada lagi pemikiran tu kalau di kawasan Nusantara yang sedikit kampung ni. Perempuan sampai certain umur duduk kat curug dapur. Kalau dulu perempuan hanya kata belajar ni hanya belajar pelajaran agama lah, belajar mengaji, belajar fardu ain, pergi ke surau untuk belajar benda-benda yang macam tu. So umur dia 16, umur dia 15, dia dah duduk kat kampung, dekat rumah, dia akan mula untuk belajar ilmu-ilmu mengurusan rumah lah. Tu dia tak pergi dulu belajar kat surau kan. Dia belajar kat surau sampai certain point, kalau kau nak sambung belajar lagi, dulu sebelum ada sekolah, belajar kat pondok. Lepas belajar kat pondok, masuk universiti, pergi ke Mekah, ke Mesir, ke Jordan dulu lah. Dulu. So bila dah pergi balik-balik pada Mekah, Jordan ke Mesir tu, balik-balik serban hijau lah. Serban hijau ni orang kata Tok Guru lah. Tu dulu. So perempuan, dia setakat belajar di surau je. Dia tak pernah dia dengar ada pondok perempuan dekat Nusantara ni. Semua pondok laki je. Sampai sekarang pondok laki je. Kan ada pondok perempuan? Tak. Sekarang ada tapi dulu saya tak pasti lah dulu ada ke tak ada. Rasa macam tak ada dulu. Saya rasa Hamka cuba bawa dalam isu ni adalah jujur. Apabila kita jujur, walaupun kita dispute dengan orang, walaupun orang tak suka, tapi kita dah lepas part kita. Sebab dalam cerita ni dia sangat-sangat melankolik dan sangat tragis dia punya pengakhiran dia. Sebab daripada mula Hamid ni dia menyimpan banyak. So bila dia pergi, lepas dia pinangkan tu untuk Zainab tak kata apa. Lepas tu dia bawa pergi ke Mekah, lanjut pelajaran lah. Alhamdulillah pada masa tu pergi pun pada masa dulu tak susah. Sebab saya bayangkan 1927 ni belum lagi kata apa 1945. Lepas 1945 tu dia punya sempadan negara tu lebih jelas. Pada 1927 ni memang ada perjanjian tapi sepadan tu tak jelas. So kalau kita nak travel, kita tak macam sekarang. Kena ada pasport. Dulu korang ada duit lebih kurang, korang naik kapal kan, lepas tu korang lompat ke bandar sampai. Border tu dia tak ada petrol macam sekarang lah kan. Macam sekarang berkawat besi, lepas tu nak kena ada sepadan orang lalu. Tak macam tu dulu. So digambarkan pada masa tu orang kata apa, nak mengembara tu lebih mudah lah. Okay. Kalau kita tengok kan macam mana batu yang, tapi dia lebih dia punya kontranya pula macam sekarang. Kita kalau nak menggambar tu lebih mudah dari segi kata apa pengangkutan dan juga hala tuju. Sebab dulu macam sekarang kita nak pergi Mekah, kita ada direct flight kan. Kita charter flight, lepas tu direct flight mungkin 14 jam kita sampai.
Hamid nak pergi berbulan, 2-3 bulan. Dia kena naik kapal dulu. Naik kapal tak direct pergi Mekah. Dia turun kat belah-belah Pakistan ke apa tu. Daripada Pakistan kat Karachi dia turun lompat pergi Kabul lah apa semua tu, baru sampai ke Mekah. So perjalanannya lebih kata apa, dari segi perjalanan dia susah, dari segi kata apa, masa. Tapi menunjukkan dia nak rentas negara tu tak susah pada masa tu. Ya, maksudnya kita gambarkan 1927 ni sebelum 1945, sempadan negara tu sangat-sangat kelabu. So orang tak tahu mana sempadan dia. So orang tak jagalah. Tapi orang tahu kita rakyat negara mana. Kita punya walak pada mana, Saudi ke pada mana. Macam tu je. Tapi sempadan tu tak tahu. Lebih kurang macam tu lah penggambarannya. Okey. 1927 juga di Padang Panjang memiliki julukan sebagai kota serami Mekah. Kita kena ingat pada masa dulu kita ni alam Nusantara tau. So Malaya ke Borneo ke Aceh ke Sumatera ke Pulau Jawa ke, semuanya adalah alam Nusantara. So bila kita alam Nusantara, sebab tu kita tengok sebelum lah orang kata apa, kalau kita panggil sekarang ni Kelantan sampai Mekah. So orang kita di Malaya ni banyak belajar di mana? Pergi Patani, pergi Padang Panjang. Sebab apa? Banyak ulama di sana dan dia ada kesan ekonomi dan juga ilmu. Bila sebuah tempat itu dia makmur dari segi ekonomi, so banyak ulama-ulama yang pindah ke sana, so buka pusat ilmu. Okey. Pada masa itu digambarkan Padang Panjang ni antara pusat kata apa, pusat ekonomi yang agak hebat lah pada masa tu. Saya tak pasti pada masa tu apa dia punya sumber, tapi orang kata digambarkan pada masa tu di bawah pemerintahan Belanda lah. Kalau kita baca buku Tenggelamnya Badai Van der Wijk tu, Padang Panjang ni macam kata apa, dia macam pusat pemerintahan Belanda dah pada masa tu. Digambarkan begitulah kan. So dia punya keadaan jadi sangat polarisasi yang sangat hebat di Padang tu. Kalau satu tempat kita pergi, dia memang banyak pondok-pondok. Pergi kat belah bandar tu, sebab saya tak boleh bayang lah, saya cuma baca buku saya bayang lah. Pergi kat belah bandar pula, ada pula night club, ada orang main kuda. Macam tu dia punya kan, dia punya kata apa, membangun dan polarisasi. Tempat yang sama kita bayang, kita duduk dekat mana ni? Kat Shah Alam ni. Pergi dekat tengah-tengah dekat apa SUK tu, kat situ orang main kuda lah, ada orang pergi kelab malam lah, joget lah apa. Pergi dekat luar sikit Shah Alam tu, dekat belah-belah Subang sikit tu, ada pondok-pondok, ada ulama-ulama hebat. Macam tu. Tempat yang sama. Okey. Itu digambarkan Padang pada ketika itulah. Tapi nak buat macam mana pada masa tu? Walaupun ulama-ulama hebat yang ada pada masa tu, ayah apa tu, Haji Amrullah, ayah Hamka sendiri pun ulama hebat pada masa tu. Tapi pemerintah pada masa tu adalah Belanda. Polisi dia pegang. So kalau dia nak buat rumah joget ke, dia nak buat main kuda dulu, pesta seminggu. Maksudnya dia akan ada pesta dalam setahun sekali tu, memang seminggu tu dia orang main kuda saja. Main kuda ni memang berjudi lah. Dia ada kerajaan macam tu. So kalau dah kerajaan keluar permit pada masa tu, dia nak kata apa? Ulama tak ulama pun kan. Pada masa itu keadaannya di Padang Panjang, di kata apa? Di Minangkabau lah. Okay. Masyarakat separa bandar yang terikat dengan adat Nusantara Melayu. Ini di Padang Panjang ni, walaupun kalau kita tengok kalau dalam movie kata Van der Wijk ataupun Bawah Lindungan Kaabah sekalipun, walaupun bandar macam mana, kerja dekat kantor, di office macam mana pun pakai songkok. Ada yang pakai kain lagi, pakai kain plekat lagi, pergi ke kantor. Itu keadaan pada masa tu. Maksudnya makan pun kalau tengok rumah makan dia orang makan bersila, makan pakai tangan. Maksudnya dia walaupun dia bawah pemerintahan Belanda, dia moden dan sebagainya, tapi budaya Nusantara tu tengok pada masa tu masih kuat. Macam kita sekarang ni, kalau saya lah saya pergi office, saya pakai baju Melayu, saya pakai kain plekat. Saya rasa saya dapat surat tunjuk sebab kot. Tapi dulu tu pakai macam tu, pergi office, benda yang biasa. Kan? Menunjukkan bahawa adat tu masih kuat pada masa tu. Bukan benda yang janggal. Tiba-tiba pergi office kan, pakai kain plekat tu bukan benda yang janggal pada masa 1927 ni. So polarisasi, maksudnya perubahan kata budaya yang berlaku dulu dengan sekarang tu terlampau ketara lah. Baru dalam lebih kurang berapa dalam 60 tahun
60, 80 tahun lebih kurang sekarang. Tapi perubahan budaya tu sekarang ni kalau kita pakai kan, saya sama je. Tapi kalau saya pergi Tesco ke apa kan, saya pakai kain pelekat malah nak kain tua kan, orang tengok pelik kan. Masa tengok pelik kan. Tapi padahal dulu benda tu biasa. Kan. Baik, nak menunjukkan pada keadaan pada masa kau boleh bayang orang walaupun naik kereta, naik motor ke apa, tapi orang perempuan masih pakai kain batik, pakai baju kebaya. Okey. Okey, masyarakat separa bandar, okey, jauh daripada pembangunan, bandar terdekat adalah Medan. Digambarkan pada 1927 ni. Kata apa? Kalau Van der Wijk tu dia punya gambaran tu dah lebih kurang tahun 1930 lebih. 30 lebih tu 30 something, 38 je tu lah. 35, 36 itu kan. So Padang tu dah mula membangun, dah mula macam tadilah digambarkan, ada orang buat rumah joget lah, orang buat main kuda. Tapi 27 ni dia masih lagi dalam keadaan yang sedikit kampung. Tapi kata apa, bandar yang terdekat dengan Medan. Sebab tu apabila Hamid dalam cerita ni, bila dia nak kata apa, bukan dalam cerita ni, sorry, dalam cerita orang kata apa, kapal Van der Wijk, hero dia, saya lupa nama apa, bila dia nak melanjutkan dia punya career, dia nak buat tonik kan, dia nak buat teater, nak menulis apa semua, dia tak kembangkan dia punya career dekat Padang, dia kena pergi Medan. Macam korang lah kan, mungkin ada orang Kota Baru sini kan, korang minat buat teater ke, menulis ke apa whatever kan, tapi kalau korang nak career korang blooming, korang kena datang KL. Sebab kat sini ada banyak macam ni, bedah buku, ada banyak orang buat kata apa, pementasan kata apa yang independen kan. So bakat-bakat dan juga mungkin orang kata apa, networking. Sebab kalau kau nak buat benda-benda seni ni, walaupun kau ada idea, tapi kau perlukan tim. Benda-benda tu banyak kalau kata sekarang ni macam banyak di Lembah Kelang lah. Kalau dulu orang-orang di orang kata apa, di Padang Panjang ni, kalau dia nak blooming dalam dia punya orang kata apa, career, penulisan ataupun ilmu, dia kena pergi Medan. Tu keadaannya lah ya. And then masih di bawah pemerintahan Belanda pada kita. Sebab tu kita tak heran kenapa walaupun Padang tu ada Tok Kenali, ada ulama-ulama besar, tapi macam mana dia Paris Malaya pula? Pemerintahnya. Kalau pemerintahnya kafir, kau nak kata apa? Itulah keadaannya. Okey, isu adat. Satu wanita ni saya sentuh sikit dalam buku ni, digambarkan kalau kau nak tengok macam mana wanita tahun 1927, macam inilah. Wanita hanya dibenarkan belajar sehingga tahap sekolah menengah diploma. Ini pun nasib-nasib, pasal si Zainab tu anak orang kaya, anak tengku. Kalau kau lahir lah, orang kata apa, jadi anak petani ke anak nelayan ke, okeylah belajar kat surau je lah, belajar fardu ain, benda-benda gitu lah. Sistem dia, wanita lepas dia habis belajar, contohnya dia umur 15, 14 macam tu, 16 dia habis belajar, dia orang akan, kalau yang kaya-kaya ni, mak bapak dia akan panggil orang datang ke rumah ajar anak dia memasak, menjahit kan. Sebab tu dulu kalau bayar mas kahwin perempuan mahal-mahal pun puas hati. Perempuan dulu menjahit baju, masak, minta order je. Dululah kan. Sekarang pun bagus juga, tapi dulu mungkin lebih lah kan. Okey, tapi kalau pada keluarga-keluarga yang kurang berada tu, dia orang tak boleh panggil guru datang rumah, dia orang akan ada perkumpulan. So perempuan-perempuan ni dia akan macam ada rumah orang tua-tua, okey dia orang pergi ramai-ramai petang-petang lah, pergi belajar menjahit ke, pergi belajar masak ke, usrah raya dia orang lah kan. Sebab tu dulu ikatan kampung tu kuat. Kan, dia orang akan berkumpul, batu kan, dia orang belajar, tapi maksudnya dia orang ada usrah je lah kan, usrah secara berkala yang sangat pengisian dia orang kan. Sebab tu kalau dulu kampung kan, kalau kata apa, kalau dulu kan, saya turun 2-3 kampung, kalau ada kematian, satu kampung tu akan shutdown. Kampung nelayan saya turun kat Langkawi dulu lagi kuat lah, even sekarang pun kuat. Kalau contohnya dia orang dah siap-siap pagi-pagi dah beli makanan semua, beli diesel, beli ni rokok semua dah, nak turun ke laut ni, tiba-tiba baru start enjin, ada orang Pak Mat meninggal tinggal semua, walaupun dia dah labur beli ais lah apa semua nak pergi ke laut ni, tinggal kan. Kalau kita sekarang ni, tak apalah, kisah salam je lah, kena kerja juga, tak kerja tak punch kan merah lah. Nampak tak? So
Dulu kenapa dia punya ikatan tu kuat, sebab dia ada usrah yang macam tu lah. Dan dia akan, orang lelaki pula akan belajar di surau-surau, di pondok, di surau lah, di masjid-masjid belajar kan. Akan berkumpul. Bukan macam kita tadah orang kata apa, kuliah maghrib ni. Dengar je, dia orang belajar sungguh ni. Pergi surau ni belajar sungguh. Bila belajar tu, nak masuk ke pondok, dia ada saringan dia. Sebab tu dulu, kalau belajar orang kata lutut ke lutut. Tok guru nak terima murid, bukan terima, nak masuk bayar yuran, tak. Duduk dulu lutut-lutut, dia try. Macam ni Imam Syafi'i dengan Imam Malik, macam mana? Kau baca aku punya kitab Muwatta' ni, aku try tebuk-tebuk tu. Pas. Kalau tak pas, balik belajar dulu. Belajar dulu, duduk balik. Kalau dah tok guru kata okey, baru belajar. Sebab sanad. Kan? Dulu bukan ada buku macam spinting sekarang. So nak pastikan sanad tu turun kepada murid yang betul, yang betul-betul guru rasa dia layak. Kan? Sebab bila kau balik, kau bawa nama guru. Bila bawa nama guru, bila kau bawa ni benda yang bukan guru cakap. Mungkin kau salah faham, mungkin ilmu kau tak sampai. So jadi kan. So dulu dia ada sistem juga, jangan fikir pondok dulu. Kata pelekeh Okey. So perempuan dulu macam itulah maksudnya, belajarnya jaranglah yang belajar sampai peringkat orang kata apa, pengajian tinggi ni lah. Kalau dulu MCKK, even now MCKK pun laki kan. Padahal masa tu dah pendidikan British tu kan, MCKK tu, tapi masih wanita kan. Saya tak tahulah zaman tahun 80-an kot, 80-an lah, wanita yang betul-betul dah kata apa, dah mula ada tempat dalam pendidikan. Bukan nak merendahkan, tapi ini keadaannya lah, nak ceritakan zaman dulu kan. Okey, ini tamat apa dah ni, pukul 11:30 jam ni. Tamat sekolah, mereka perlu mempelajari ilmu terkait pengurusan rumah tangga. Macam saya cakap tadi lah. Tamat ni umur 15-16, wajib belajar. Sebab tu dulu tak heran, budak-budak perempuan dulu kahwin umur 15-16, dah kahwin dah. Kan, dia habis je belajar peringkat fardu ain dekat surau apa tu, dah bersedia untuk berkahwin dah. Dulu. Umur 20, anak dah 2-3. Umur 30 ada cucu, umur 40 ada cucu dulu. Kan? Tapi beza pula, walaupun sekarang ni, walaupun dulu umur 40 ada cucu dah, tapi dia punya kata apa, taraf purata kata apa, umur tu tak tinggi dulu. Sebab dulu kan kata apa, kesihatan tak banyak, kata apa, imunisasi cucuk-cucuk tak ada, pusat kesihatan tak banyak kan. So umur 50 lebih dah meninggal. Sekarang kita punya taraf kehidupan, lelaki dalam 74, perempuan 75-76 kan. So kita lebih tinggi sekarang lah. Tapi kahwin lambat pula. Dia ada pro and cons lah. Dulu 50, umur 40 pun cucu dah dulu. Kan? Okey. And tamat jodoh ditentukan oleh keluarga. Ini memang biasalah kan. Even orang kaya-kaya, orang berada tengku apa pun, jodoh tetap keluarga. Which is dalam buku ini dan juga buku Kapal Van der Wijk, Hamka kritik. Tak tahu, mungkin Hamka ni ada cinta yang tak sampai ke apa. Tapi dia mengkritik lah, kata apa, budaya di mana jodoh ditentukan keluarga. Bukan tak boleh. Kalau kita tengok even Rasulullah kahwin pun kan, macam mana Rasulullah kahwin dengan Siti Khadijah mula-mula. Ada pendapat yang beza lah kan. Tapi kata sebenarnya Siti Khadijah bukan datang Minang, dia datang tanya. Lepas tu Rasulullah sendiri masuk Minang kan. So adatnya, tapi maksudnya suka sama suka kan. Rasulullah pun kahwin suka sama suka. Oh, tinggi betul martabat korang kan. Kahwin pun tok guru tentukan, mak ayah tentukan kan. Ada yang geng-geng tarikat ni tanya tok guru dulu, tok guru tentukan. Tapi tak kisahlah, tu pula masing-masing. Kalau dia suka macam tu, tapi tidak menidakkan bahawa kalau ada yang kata ada pasangan suka sama suka kan. So dia meraihkan benda tu. Sekarang ni tak nampak pelik. Macam saya kahwin pun saya suka sama suka apa semua kan. Tapi dulu kalau suka sama suka ni, macam tadi lah, percintaan ni jadi tabu. Masyarakat Melayu Nusantara tu, bercinta ni tabu. Benda yang macam benda yang haram lah pula jadinya kan. So kalau perempuan, tambah-tambah kalau perempuan tiba-tiba cakap suka kat lelaki, sekarang ni pun kata pelik lah kan. Padahal saya tak ada masalah kot. Satu hari kalau saya ada anak perempuan, kalau anak saya kata dia suka kat lelaki, apa masalah? Dia suka, tu perasaan. Fitrah, apa masalah? So dia suka, dia berdosa.
Kan? So mentality. Suka tak ada masalah. Yang salah kalau dia menggedi, kalau dia buat benda-benda yang memalukan keluarga, salah. Tapi kalau dia suka, dia cakap dia suka, laki tu pun tengok handsome, apa masalahnya? Kan? So ini sekarang ni masih ada tabu tu lagi. Dulu lagi. Kan? Dulu so gambarannya pada masa tu, perempuan dengan isu adat ni macam mengongkong wanita sampai tak ada perasaan langsung. Pada masa tu yang dikritik oleh Hamka. Hamka bukan, yalah, dia pejuang budaya, tapi ada budaya yang dia kritik secara sinis dalam novel-novel dia. So penulisan ini juga yang mengubah masyarakat, orang kata apa, Minangkabau dulu. Kan? Yang untuk lebih, orang kata apa, terbuka, wanita. Lepas dia menulis novel-novel dia, orang kata apa, berlaku, orang kata, perdebatan hebat tentang kedudukan wanita dalam pendidikan kat Indonesia. Okey, pada masa tu Soekarno pun nasib baik, pada masa tu Soekarno pro dengan pandangan dia. Sebab tu diusahakan, kata, wanita untuk buat Ibu Kartini dan sebagainya, sampai antara kerajaan pertama yang hantar wanita untuk belajar di Mesir adalah Indonesia, di Nusantara ni. Ni jasa Hamka. Kita pada masa tu Malaya masih lagi tabu. Wanita nak belajar apa semua ni kan. Belajar bahasa Inggeris pun dulu orang anggap macam belajar ilmu kape kan. So kita di Malaya, tapi Indonesia at one point sangat-sangat, orang kata apa, reform. Sebab dia ada pemikir hebat macam Hamka, dia ada pemimpin yang agak agresif macam Soekarno pada masa tu lah kan. Lepas tu dia ada masalah lah. Tapi maksudnya at one point dia orang sangat reform lah. Okay. So jodoh ditentukan oleh keluarga, which is Hamka tak setuju sangat lah kan. Bukan tak boleh, tapi tidak menidakkan fitrah manusia yang nak bercinta dan sebagainya. Selagi belum berkahwin, suka untuk bergerak bebas di rumah. Kalau kita tengok kan, even masa Zainab tu, Mak Hamid tu sakit. Dia nak pergi ke rumah Mak Hamid tu, padahal dia orang jiran ni. Nak pergi rumah perempuan, nak pergi rumah jiran pun kena berteman pada masa tu. Itu kadang-kadang benda ni dia ada kait mengait dengan isu mahram dan sebagainya kan. Memang betul ada hadis tentang wanita keluar rumah kena ada teman mahram dan sebagainya. Cuma kadang-kadang benda tu kadang-kadang dia jadi menghadkan pergerakan wanita. Contoh, wanita nak pergi belajar, kau tak ada mahram lah, tak belajar. Perempuan nak pergi bekerja, tak ada mahram, tak bekerja. Walaupun kau cerdik macam mana, tu isu-isu ni yang Hamka kritik juga. Dia ada konteks dia mahram ni, kan? So bila masyarakat dia, orang kata apa, kita taklid tanpa memahami konsep mahram tu, kadang-kadang dia menghadkan pergerakan wanita tu. Sebab tu wanita nak belajar susah, perempuan nak bekerja susah pada masa tu. Ni keadaan pada masa tu. Korang alhamdulillah lah lahir sekarang. Kalau korang lahir zaman 1927, 1910 ni tak tahulah kan. Duduk rumah je lah. Okay. So masyarakat dan keluarga, bapa, saudara dan ke atas mempunyai peranan penting dalam menentukan jodoh. Okay. At one point sebenarnya, kalau kita tengok kan, buku Van der Wijk kan. Ni saya ambil contoh-contoh Van der Wijk jugalah. Sebab sebenarnya buku Van der Wijk lebih tebal lah. Dia dalam, yang ni, buku dia dalam 80 muka surat lebih. Lebih kurang lah. Dia nipis. Van der Wijk ada lebih kurang 180 lebih kat 200 muka surat. So, dia the bit detail lah. Okay. So, kalau nak cerita, nak ambil contoh-contoh dalam, kata apa, Dewan Lindungan Kaabah ni, terhad lah. Tapi, saya ambil contoh Van der Wijk sebab dia punya konteks sama. So, Hamka kritik kenapa mak ayah ni dia ada dalam saya orang Minang saya belah mak saya Minang, bapa saya orang Penang so saya ada sedikit kata apa kampung sikat Minang dekat Kuala Pilah. So saya ada sedikit pengalaman dalam kata apa masyarakat Minangkabau. So masyarakat Minangkabau ni sekarang ni pun, tapi kuranglah dalam isu-isu nak bagi harta, isu nak buat kenduri, dia orang adalah akan ada musyawarah tu. Tapi dulu dalam setiap perkara akan ada musyawarah, terutama nak pilih jodoh anak. Okey. So dalam budaya Minangkabau, musyawarah ni yang bagusnya budaya Minangkabau, even orang perempuan pun ada hak bersuara. Okay, saya tak tahu adat Temenggung macam mana kan, sebab saya tak tahulah kampung-kampung. Tapi dalam adat Minangkabau, kalau nak musyawarah ni, dia punya buapak akan panggil buapak ni ketua keluarga. Dia ada dalam kampung, dia ada buapak masing-masing. Buapak ada penghulu. Buapak ni kepala pada keluarga dia.
Contoh macam saya, Pak Long saya tu kira bapa lah. Betul, Pak Long ni dia akan pegang lah satu family ni. So anak dia kena ambil tahu. Satu sistem tu bagus, dia kena ambil tahu semua anak buah dia. Sakit, pening apa semua, nak sama belajar ke, meninggal ke apa, kena ambil tahu. Itu sistem dia. So kalau nak kahwinkan anak-anak buah dia, dia akan panggil mesyuarat. Bapa akan panggil mesyuarat lah. Dalam mesyuarat tu semua boleh bersuara. Even mak-mak dia boleh bersuara kan. Bukan duduk kat dapur. Semua boleh bersuara. Even yang nak kahwin tu pun dia akan tanya pendapat. Tapi kuasa autonominya banyak kepada orang lelaki. Okay. Tapi tidak menyidakkan suara wanita dalam sistem Minangkabau ni. So Hamka tak setuju dengan benda tu. Sebab at one point mungkin dulu lah kan, orang ada orang yang menyalahgunakan. Macam cerita kata apa, tenggelam badan Van der Beek, tenggelamnya kapal Van der Beek, bapa hero tu terbuang apabila dia punya pakcik makan harta dia. Bila makan harta dia, dia nak kahwin, bapa nak kahwin, nak jual sikit tanah, pakcik tak bagi. Lepas tu bapa dia mengamuk, terbunuh pakcik dia. Lepas tu bawa diri ke Makassar. Okay. So dalam keadaan tertentu, sistem tu boleh dimanipulasi. Kau cakap sistem apa? Sistem demokrasi sekarang pun manipulasi. Kau nak menang ketua cabang ke, kau nak menang ahli parlimen adun, kau kena ada duit. Tak ada duit, kan? Maksudnya apa sistem pun semua boleh dimanipulasi. Tapi at this point, dalam penulisan-penulisan awal Hamka ni, dia sangat kritis dengan orang kata apa, adat Minangkabau ni macam buruk sangat adat Minangkabau ni. Betul, ada buruk dia. Tapi kita kena faham, masa Hamka menulis ni, umur dia dalam 28-30. Saya umur 28-30 pun kira nak bergaduh dengan orang ke. Demo bersih tu berkali turun kan. Tak puas hati je. Dari kerajaan kau tahu. So maksudnya, of course, bila kita umur 30, Hamka this time dia menulis, dia sangat-sangat kritis. Dia sangat-sangat, oh ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Macam kurang kan? Umur apa? 28 lah. Umur ni lah. Umur ni macam kita rasa kita nak mengubah dunia lah kan. So Hamka dia ada kebetulan dia ada keupayaan menulis. So digambarkan lah, dikritik lah adat Minangkabau dia. Tapi saya nak katakan adat Minangkabau ni tidak semestinya buruk. Okey, macam cerita contoh kapal Van der Beek. Dia orang buat mesyuarat. Dia ada dua calon. Hero dia orang Minangkabau, tapi bapa dia orang Makassar, terbuang. Lepas tu dia tak tahu, jalur keturunan dia pun tak tahu. Ada seorang lagi calon, dia punya keturunan jelas, kerja elok, apa semua kan. So kalau saya jadi bapa, nampak tak? So dia tak cerita pasal hero ni, pasal aku ni tak jelas keturunan, aku ni anak terbuang. Bukan pasal tu, aku nak bagi kahwin anakku. Kalau aku nak bagi kahwin anakku, of course lah aku akan pertimbangkan, bukan pasal aku anak terbuang. Itu kan. Dan cerita tu juga digambarkan dalam cerita kapal Van der Beek tu. Dalam digambarkan kenapa keluarga heroin ni mementingkan jalur keluarga. Maksudnya kalau orang yang tak jelas jalur keluarga dia ni macam kata apa, second class lah. Kenapa dia bandingkan jalur keluarga dia macam berkasta pula? Kenapa? Status mungkin. Jaga nama baik, okey, nama status lah kan? Kedudukan, nama. Jaga keturunan, okey, status kan? Mungkin. Tapi saya pandang dulu kita bukan macam cerita sekarang. Kalau kita macam kita nak beli rumah, kita nak kahwin, kita boleh buat loan bank. Kalau kita tak ada family pun kita tak ada loan bank. Dulu dia tak ada sistem loan bank ke ataupun nak buat pinjaman. Kalau kau nak pinjam dengan family. Kalau korang sakit, korang cari family. Kalau korang apa-apa pun korang balik pada family. Kalau kau seorang lelaki yang tak jelas family dia, kalau kau susah, anak susah dengan kau nak minta tolong siapa? Family kau tak jelas. Tak kan? Sebab bapak dia pergi ke Makassar. Lepas tu dia balik ke Minangkabau. Lepas tu dia tak tahu family siapa, pakcik dia apa semua kan. Mamat ni pula jelas family dia. Kalau dia jatuh susah apa pun, dia boleh balik pada family dia. So kalau saya jadi seorang ketua keluarga bapa, macam mana saya nak lepaskan anak perempuan saya? Nampak tak? Tapi again, pada masa tu, Hamka a bit rebel lah kan. Dia tak, so orang yang tak ada jalur keluarga ni macam mana? Kata tak boleh nak bercinta lah, tak ada nak kahwin lah. Bukan. Kena faham konteks. Kan, kalau korang ada anak satu hari pun, korang mesti akan buat pemilihan yang terbaik untuk anak korang.
Bukan nak menyidakkan percintaan. Cinta-cintalah kan. Tapi cinta tu kan boleh beli beras kat kedai. Macam tu juga kan. Nampak tak? So sebagai seorang orang tua ada pertimbangan tu. Okay. Tapi again saya nak protect sikit lah adat Minangkabau ni. Sebab ujung-ujung ni Hamka angkat Minangkabau. Cuma pada masa tu dia tak tulis novel banyak dah. Tapi masa di umur muda-muda ni lah dia banyak orang kata apa, tulis novel dan banyak mengkritik adat Minangkabau. Bukan nak menunjukkan adat Minangkabau tu buruk semuanya. Dia boleh dimanipulasi, tapi ada sebab-sebab kenapa dia beri authority, kenapa ada musyawarah dan sebagainya. And then peranan orang berada dalam masyarakat. Ini ditunjukkan juga macam Tengku dulu masyarakat kampung tu utamanya. Kalau orang kaya tu dia ada peranan dia. Penghulu ada peranan dia, imam ada peranan dia. Sekarang ni kalau saya tahu banyak orang kaya, even kat Shah Alam apa ni, banyak orang kaya-kaya dia bersedekah. Mungkin dia orang bersedekah senyap lah. Tapi dulu kalau orang kaya tu nampak peranan dia. Sebab dulu tak boleh nak sedekah sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak bank in. Kalau nak sedekah tu macam mana pun orang mesti tahu kan. Boleh dah bagi duit tu orang dah tahu kan. So peranan. Tapi tak tahulah sekarang ni mungkin pasal orang sedekah sembunyi ke tak tahulah kan. Tapi tak nampak sangat orang kaya-kaya tu. Dulu orang tahu orang kaya-kaya macam mana kat kampung tu. Macam bila Tengku tadi tu, dia nampak anak orang miskin, dia akan tolong biaya pelajaran, dia akan bila nak ke negeri dia akan ada peranan dia. Mungkin sekarang berlaku sebab tapi orang senyap kan. Saya tengok 2-3 orang yang datuk-datuk ni, saya tengok balik background dia ada ambil anak angkat orang Rohingya, orang kan tu macam hebatlah. Mungkin kita tak tahu kan sekarang tapi dulu peranan orang kaya tu jelas. Kalau dalam masyarakat tu memang dermawan tu, sebab tu ada istilah dermawan tu kan. Kata Haji Saleh ni ni dermawan ni. Dulu kita selalu dengar benda tu. Sekarang ni mungkin ada orang dermawan tapi orang tak tunjuk. Of course lah, siapa nak menunjukkan? Dermawan ni orang tak minta dulu lah, tapi orang tahu dia banyak memberi. Sebab tu dia dapat gelaran dermawan. Sekarang ni ada dengar kan dekat Bangi kan, ni Haji ni dermawan ni. Jarang lah kot, ada kot tapi jarang kot. Haji Anas. Amin. Tapi again lah, kalau orang yang dermawan ni selalu dia akan sembunyi kan, bukan dia minta lah. Tapi dulu of course macam saya cakap dia tak ada bank in, tak ada apa ni, orang akan nampak Tu novel ni kurang mengkritik budaya mereka kerana ada novel pertama Hamka di Medan bukan kurang banyak mengkritik saya salah. Banyak sebab ni ada novel pertama Hamka di Medan. Okey. Novel ni and then baru Kapal Van der Wijk lah Okey. Novel pertama dia tak salah nama dia tajuk Sabariah. Pasal perempuan juga tapi tu dalam bahasa Minangkabau Tulen. Tu fully Minangkabau. Minangkabau dia lain dengan Minangkabau Malaysia ni tau. Lagi baku lah dia punya Minangkabau. Even saya turun hari tu rupanya dekat Minangkabau pun ikut suku lain. Saya turun hari tu dekat area Kuala Pilah dengan dekat area Jelebu lain dia punya slang. So saya tahu kan. Tapi maksudnya yang ni lagi pure lah. Okey. Falsafah percintaan Allah. Okey. Boleh pukul 12 kita habis. Saya tarik sikit lah. 11.45 tapi dalam pukul 12 kita habis lah Okey. Bahagia dalam penderitaan. Ni falsafah yang cuba diangkat Ada orang memilih macam ni Dan Hamka bawa sebab selalunya kita kebanyakan kita ni bahagia dalam percintaan lah. Sekebanyakan lah kita suka, kita kahwin, kita beranak pinak semua kan. Itu dalam kebanyakan. Tapi dia angkat satu falsafah yang jarang berlaku dalam masyarakat. Okey? Tapi tak mustahil lah korang berlaku kat korang ni. So how do you handle this kalau berlaku kat korang Satu Ibu Hamid rela menderita tanpa pengganti arwah suaminya. Ini dia angkat. Maksudnya ada orang pilih macam tu. Ada orang dia ditakdirkan Tuhan, dia dapat pasangan yang disuka sangat. Waktu kita syukur sangat dengan pasangan kita. Tapi tahu-tahu Tuhan pinjamkan dia 10 tahun, Tuhan pinjamkan kita mungkin 6 tahun, 5 tahun kan, tak lama. Lepas tu Tuhan ambil. So ada orang yang memilih kan, sebab dia sayang sangat dengan suami pertama dia ni, walaupun dia ada peluang untuk kahwin lain, walaupun macam Ibu Hamid dah cerita ni, dia ada anak kecil.
Dulu janda, jadi bini nombor 2 pun tak apa. Janji dia ada orang yang jaga dia. Ataupun tiba-tiba kalau dapat anak tuna, alhamdulillah lah kan. Tapi maksudnya, seorang ibu yang ada anak kecil janda, kalau dia tak kahwin semula, susah hidup dia. Sebab tu ada buah bapak dan sebagainya. Bila kalau ada dia punya anak buah yang menjanda apa semua, dia akan cuba untuk nak jodohkan. Tapi mak Hamid ni, dia memilih untuk tidak berkahwin lain. Dia tak bagi tahu kenapa. Tapi dalam cerita dia ceritakan, dia teringat kat bapak dia selalu apa semua kan. Ini antara orang kata apa? Hamka cuba bayangkan apa berlaku dalam kehidupan dia. Mak Hamka dengan bapa Hamka Haji Amrah tu bercerai, berpisah. Tak dibagi tahu kenapa berpisah, tapi ada orang yang tafsirkan Mak Hamka ni datang daripada suku yang a bit lesser. So bapa dia suku yang lebih tinggilah kedudukan, status dan sebagainya. So bapa Hamka ni tak ada isu dengan mak dia berkahwin semua, tapi dia punya family bapa Hamka ni yang push lah kali cerai, lepas tu bapa Hamka kahwin dengan orang lain. So mak dia sampai sudah tak kahwin lain, bapa dia dah kahwin lain. Sebab tu masa kecil kalau baca biodata Hamka, masa dia kecil dia banyak bergaduh. Hamka ni macam kita je, walaupun dia ulama, tapi masa dia kecil dia gangster. Berapa kali dia kena buang sekolah. Dan kali bapa dia ambil Hamka masuk sekolah pondok kat sekolah, ada sekolah kawan bapa Hamka. Hamka tak nak belajar dengan bapa dia. Dia rebel pada masa tu. Saya pun pernah rebel dengan bapa saya. So saya faham bapa saya pun. Mak saya meninggal umur 16. Umur 18, masa saya ambil SPM bapa saya kahwin lain. So saya walaupun bapa tak adalah masalah bapa saya kahwin lain kan. Tak ada dosa pun. Tapi saya faham perasaan rebel Hamka tu. So dia rasa macam dia rasa apa yang bapak dia buat tu, kadang bapak dia buat baik pun, benda yang bagus pun dia rasa benda tu salah. So ini apa yang Hamka cuba gambarkan sebab kenapa Hamka a bit kata apa, satu dia tak suka dengan adat Minangkabau pada masa tu sebab suku mak dia dipisahkan dengan bapak dia sebab suku. So dia a bit critical lah kat situ. Tapi bukan salah adat tu, yang salah adalah keluarga bapak Hamka tu. Okay, lepas tu bapa Hamka pada masa tu of course lah dia pun tersepit, family apa semua pisah. Okay, satu. And then orang kata apa, Hamka hargai kasih mak dia tu. Mak dia sampai mak dia meninggal, mak dia tak kahwin lain. Mak dia membesarkan dia tanpa bapak lah kan. So dia gambarkan pengorbanan mak dia dalam novel ni lah kan. Maksudnya ada wanita yang macam tu kot ke. Mungkin tak dipaksa cerai ke ataupun kehilangan suami ke apa semua, tapi ada orang yang kita jangan, sebab saya ada family ada seorang dia dekat kampung kat Kuala Pilah dah meninggal lah kot. Dia ada makcik saya ni lah, dia pangkat makcik, dia tak kahwin sampai sudah sebab dia terlampau sayang kat mak dia. Nenek saudara lah. Satu family, kalau dulu kita kecil-kecil kita tak faham kan, orang duduk mengumpat duduk ada orang masuk Minang tak nak kan. Ada orang yang milih macam tu. Bukan hak kita nak orang kata apa, nak kritik dia, kau orang tak apa, kufur nikmat lah kan. Ni itulah kan, dulu muda-muda ada orang nak, kau tak nak, dah umur macam ni tak ada siapa nak. Kalau dia memilih bahagia dalam derita macam tu, siapa kita nak kritik dia? Itu pilihan dia. Kan? Itu mungkin satu sudut pandang lah. Mungkin kita kadang-kadang saya pun terlepas pandang ke apa kan. So kita kena ingat kita jangan mudah sangat nak kata apa, nak kritik orang kan. Sebab kurang mungkin ada kelebihan apa semua. Jadi pilih jalan tu. Itu hak dia. Okay. Itu mungkin Hamka nak ingatkan lah kan. Bukan mudah pada masa dulu, tambah zaman tabu. Boleh bayang mak dia membesarkan dia dalam keadaan mak dia menjanda pada masa tu. Macam mana orang bercakap kat mak dia? Sebab tu dia lagi rebel. Sampai jadi gangster masa kecil kan. Kira nak bergaduh aja. Nak pergi sekolah, tiba-tiba orang kutuk mak kau janda macam mana. Sekarang ni macam, ini pun dah panas. Dulu, lagi kan. So bayangkan macam mana Hamka menghadapi keadaan tu. Okay, lepas tu, Hamid menderitakan dia status berbeza dengan Zainab. Ini juga antara benda yang Hamid dia rasa rendah diri lah kan. Dia anak orang miskin, anak yatim kan, lepas tu termakan budi dengan keluarga Zainab, lepas tu nak bercinta dengan anak orang tu kan. So dia Hamka angkat isu ni. Tapi sekarang ni saya rasa tak ada isu dah benda ni kan. Even anak raja pun kahwin dengan pembaca berita je kan. So
sekarang ni mungkin isu ni kurang lah kot. Tapi kalau ia berlaku dalam masyarakat sekarang, mungkin apa yang, ni kesimpulan saya, Hamka tak cakap. Yang pentingnya adalah korang, kalau korang suka kat seseorang, kena cakap lah. Kena cakap je. Even perempuan pun kalau suka kat seseorang, tapi cakap, janganlah duk cakap kat status Facebook apa kan, dengan cara yang betul lah. So Hamka angkat isu ni di mana kata apa, status tu, walaupun kadang-kadang kita tengok orang tu berbeza status, orang tu lebih hebat dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni, kalau kita, saya tak ada data yang lengkap, tapi kalau kat universiti, siapa-siapa yang kalau kau pergi kat mana-mana universiti, akan ada lebih kurang satu kelompok lah, 2-3 orang dalam satu fakulti tu, pensyarah perempuan yang tak kahwin, umur lebih 40. Sebab apa? Kalau kau pergi universiti, kau cuba perhati benda ni. Sebab mungkin orang minat, of course lah, orang mesti minat punya, masih ada orang minat. Tapi orang kadang-kadang, kita orang lelaki ni, dia doktor. Kan? Bukan rasa rendah diri lah. Kan? Kadang-kadang korang degree pun tak ada. Contohlah, bukanlah contoh. Aku minat kat dia, tapi dia doktor. Dia bukan isu tu. Isu tu kalau korang suka, cakap je lah. Tapi elok-elok lah. Macam kan, tak senonoh bercakap, aku suka kau, aku suka aku. Tak senonoh pula. Sebelum nak bercakap tu, baca dulu novel-novel Hamka. Tengok macam mana Hamka melafazkan kata-kata cinta dia. Kalau awan sudah mula berarak, angin sudah bertiup, jangan halang hati. Baru betul ni. Aku suka, gua suka lu. Tak salah lah. Kena ada cara yang betul lah. Okay? Status tu bukan, sebab ni berlaku kat universiti. Sekarang ni kat universiti saya tak ada peratusan, tapi memang kalau kita pergi setiap fakulti tu kan ada seorang dua lah yang tak kahwin umur 40. Perempuan pun janganlah malu. Kan kalau korang suka kat siapa-siapa, cakap je lah. Kan bunyi macam kata pula ke depan ni kan. Dia menceritakan ini apa yang Hamka cuba nak. Sebab last kali bila Hamid tak bercakap dengan Zainab, Zainab tak beritahu Hamid, Zainab meninggal, Hamid meninggal. Dua-dua meninggal dalam keadaan kata apa, tragis. Hamid tu meninggal dekat bawah Kaabah tu dalam keadaan dia luka hati mengenangkan Zainab tu. Okey, rupanya baru dia tahu Zainab tu memang suka kat dia. Kan? Padahal kalau kau cakap awal-awal, settle lah masalah kau ni. Okey, mungkin itu yang kata apa, yang si Hamka nak gambar. Okey. Zainab menceritakan pilihan hatinya berada di bawah kehendak keluarga. Okey. Ini antara satu benda juga perempuan. Sekarang saya kata tak ada masalah. Dulu. Sebab dulu bila mak ayah kata aku nak jodohkan kau, perempuan dulu macam paling kuat pun dia menangis. Sebab tu dulu ulama-ulama dulu kan, kalau ada perempuan masuk kita masuk Minang, saya ada anak perempuan saya beritahu ada orang minat kat kau ni, tiba-tiba anak perempuan dia menangis. Kita nak kata dia setuju ke tak setuju? Macam mana kita nak tahu dia setuju tak setuju? Dia menangis ni. Dia menangis. Mana boleh 50-50? Dia suka tak suka je. Saya suka tapi tak suka. Mana ada? Kau suka tak suka je. So kalau dia menangis, kita nak, macam mana kita nak tahu dia setuju tak setuju? Tak, dia menangis, tak tahu. Ekspresi dia pun tak tahu, dia menangis. Ini kata bijak ulama' dulu. Ada dalam buku-buku, kata apa, kalau kita baca buku kitab-kitab lama, dia beritahu kalau dulu sekarang ni perempuan dia outspoken. Dulu kalau kau tanya sampai mati dia tak cakap dia setuju tak setuju, dia, paling kuat dia menangis je. Kalau dia menangis, anak perempuan menangis, sekarang ni boleh buat cuba try. Saya tak try lagi lah. Anak perempuan saya tak kerti. Kalau dia menangis, kita pegang air mata dia. Kalau dia panas, masuk dia sedih. Kalau kita pegang air mata dia sejuk, masuk dia suka. Tak tahu betul ke tak? Ni ulama' cakap sebab zaman dulu. So boleh try. Maksudnya zaman dulu, kalau dia nak tahu dia setuju tak setuju dengan pinangan tu, dia orang pegang air mata dia. Tu kalau yang agak open minded lah. Tapi ada family yang tak open minded, dia memang aku nak kahwin dengan kau ikut je. Sebab wali mujbir wali mujbir ada kuasa dulu even sekarang pun, kau suka tak suka, kalau aku nak kahwin kau, aku boleh kahwin kau. Jangan ish tu kuasa kau, wali mujbir, bapak kau boleh kahwin dengan kau. Kecuali kalau janda dia tak ada wali mujbir lah.
Bapak dia tak ada kuasa. Okay? Nak menceritakan itu keadaannya pada masa dulu. Cinta tidak harus memiliki. Ini falsafah aja. Ibu Hamid mencintai arwah suaminya walaupun telah tiada. Ini satu falsafah. Ada orang yang bahagia hanya dengan bercinta je walaupun tak memiliki. Again, itu pilihan dia. Hamid boleh berkorban cinta kerana termakan budi keluarga Zainab. Ini saya rasa tak tahu ada lagi orang macam ni. Sekarang ni budi tak budi, kapal terbang pun lewat lari bini orang kan. Sekarang kan. Tapi dulu orang Melayu dulu budiman, gentleman kan. Kalau kata apa, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji atas peti. Apa benda tu? Apa cakem? Apa benda tu? Aku tak faham. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi. Itu bukan ayat biasa tu. Untuk falsafah orang Melayu dulu. Okey? Kalau dia makan budi ni sampai mati lah. Sebab tu, even sekarang pun, korang masuk universiti kan? Kau ingat tak siapa YB yang bagi korang duit? Tak dapat. Ada yang dapat tak sini? Sekarang tak ada dah sekarang dia masuk akaun. Masuk akaun tak tahulah kan. Dulu, zaman-zaman saya zaman 90-an tu kan. Sebab saya masuk universiti dah umur 2000. Tapi tahun 90-an saya ingat lah. Ada yang saya punya orang kampung nak masuk belajar. Dia orang terima daripada YB tu kan. Ingat tu. Itu YB tu tak payah risau lah. Dia bertanding tu sampai mati dia menang. Pasal apa? Orang Melayu ni dia punya psyche dia tu. Hutang budi dibawa mati. Okay? Itu memang psyche orang Melayu lah. Tapi sekarang ni mungkin kurang sikit lah. Okay? Ni falsafah cinta. Walaupun aku cinta, kan, macam mana? Apa tu, pantun budi, apa tu Macam mana lagu pantun budi? Astaghfirullah. Boleh siapa? Allahu Akbar. Lupa dah tajuk tapi dalam kau balik kau buka pantun budi XM Salim. Pertama kasih, kedua budi. Yang mana satu nak didulukan? Pertama kasih, kedua budi. Panjang. Nanti balik pun dengar. Tapi itu pantun budi tu adalah falsafah orang Melayu. Pertama kasih, kedua budi. Yang mana satu nak didulukan? Apa-apa pun budi. Itu orang Melayu. Kau cinta macam mana, kau kasih macam mana pun, tapi kalau kau dah berbudi, kau termakan budi, yang benda lain ni semua jadi secondary. Okay? Sebab tu orang Melayu susah nak makan budi. Susah nak menerima. Sebab kalau aku dah terima, ini dia macam social contract tau. Kita terikat dah. Sekarang ni, aku tak minta, kau bagi kan. Sekarang, dulu tak. Dulu bila kita dah makan budi tu, kita it's like a social contract lah. Some kind of kita memang dah terikat dengan orang ni. So kita terhutang budi dengan dia. Okey. Zainab rela tidak memiliki Hamid ketimbang dirinya menjadi milik orang lain. Okey. Zainab tidak memiliki Hamid. Okey. Orang perempuan dulu ada setengah-setengah dululah kan. Dia tak tahu sekarang ni mungkin tak ada lah. Dulu perempuan kalau dia tak dapat, ada yang dia tak terima orang lain. Sebab dalam cerita ni Zainab sampai sudah dia tak kahwin. Sekarang ada ke? Ada so perempuan Melayu ada macam tu pemikiran dia. Maksudnya kata apa? Berpatah arang orang kata Kalau tak dapat, biar tak dapat langsung. Tak kahwin, biar tak kahwin langsung. Ini kata apa? Falsafah. Ada perempuan yang pegang macam tu So aku tak dapat yang ini, so aku tak dapat yang lain pun tak apa. Sebab tu orang Melayu dulu dia ada kata apa? Dia tak ada tengah-tengah tau. Dia sama ada korang kata apa? Berbudi ataupun korang mengamuk. Kan? Ada orang Melayu yang dia baik dulu, sekarang ada lah kan tengok baik tapi dulu kalau dia baik-baik, tapi kalau dia pergi one point, dia terus pergi pada amuk. Dia tak ada tengah-tengah tu. Tu macam tu juga falsafah wanita pada masa tu. Either aku dapat ataupun aku tak dapat langsung. Okey? Itu digambarkan pada masa dulu orang wanita ada pegangan tu. Okey? Sekarang ada ke? Ada ke macam tu? So kalau aku tak dapat, tak apa, yang second pun boleh lah.
Tu saya tak tahu, itu mungkin falsafah baru tu, tak dapat. Jadi aku tak dapat, aku berdendam kan. Oh, kan. Okey? Okey, nilai-nilai keislaman lah. Again, walaupun Hamka mengangkat elemen-elemen percintaan, dia tak lagi daripada nilai-nilai keislaman lah. Itu antara kelebihan Hamka. Antara benda yang diangkat adalah amalan dan tradisi. Upacara Bani Limau mempunyai kepercayaan khurafat dan benar. Ini ditunjukkan Bani Limau dulu. Di Bani Limau ni dulu, sebelum masuk hari Ramadan, sebab Ramadan ni kita nak masuk bulan mulia. Bani Limau ni adalah adat Hindu dulu. Kat Hindu dulu kalau nak masuk Deepavali, dia mandi minyak, dia ada batu, dia pakai minyak bijan lah apa semua, dia macam membersihkan diri untuk masuk Deepavali. So orang Melayu dulu dia ada upacara berlimau ni, mandi limau pugut ni. Sebenarnya benda ni ulama tak halang sebab dia orang dulu kita tak ada shampoo. So limau ni asid, so dia boleh bunuh kuman. Sebab tu ulama dulu tak halang berlimau ni. Tapi ada kepercayaan karut dulu, kita nak masuk bulan-bulan suci ni, kita kena berlimau ni. Sebab bukan atas sebab kesihatan tadi. Dia dah masuk usul khurafat. Kita nak bersihkan diri sebab nak masuk Ramadan. Nabi Muhammad masuk bulan Ramadan tak ada buat berlimau pun. Masuk Ramadan biasa je. Tapi kita tingkatkan amalan je lah kan. Tapi di khurafat dulu yang digambarkan tahun 1927 ni, 1930 ni masih orang Melayu buat. 1980, 1970, siapa orang Kedah ni? Ada orang Kedah? Orang Kedah? Mak ayah orang Kedah. Tuan? Orang Kedah tuan? Orang Perak, sebaik. Orang Kedah dulu, kalau siapa-siapa dulu saya orang Penang, bapak saya orang Penang, saya besar kat Penang. Dulu kat Patan Merdeka tu, kalau musim Syawal, Muharram ke Syawal, dia orang akan pergi mandi Safa, bukan Safa lah. Pergi mandi Safa. Ramai-ramai ni pergi kat pantai, pergi dekat Patan Merdeka tu mandi Safa. Mandi Safa ni nak bersihkan diri lah, tolak bala apa semua tu. So ada kepercayaan karut tu lagi. Okay? Tahun 80 tu. Tahun 90 diharamkan mandi Safa ni lepas Datuk Sri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan lah. Dulu mandi Safa tu, orang dulu cerita lah, even dalam pendidikan tata negara, ada tu silibus mandi Safa dulu. Benda ni khurafat ni. Kan? Dalam Islam tak ada mandi Safa ni. Ada ke Nabi Muhammad mandi Safa? Tak pernah dengar pun kan? Ada sunnah mandi Safa apa ni. Tapi dalam buku tata negara dulu ada mandi Safa ni. So bila Datuk Sri Anwar naik, dia buang silibus mandi Safa tu, dah tak ada dah. Alhamdulillah sekarang tak dengar ada orang mandi Safa ni. Lepas tu 2-3 dengar pula dekat YouTube ni ada pula orang longai nak hidupkan balik mandi Safa dan sebagainya kat Kedah ni. So maksudnya again lah, benda khurafat ni berlaku kan dalam masyarakat dulu. Sekarang ni kalau kita dengar khurafat pun, kalau boleh elak, kalau benda tu Nabi Muhammad tak buat, saya buat lah. Benda-benda pelik ni kan. Okay. So sangat terkait dengan saiki orang Melayu, kasih dan budi, mana nak didahulukan. Again amalan dan tradisi. Orang Melayu memang budi, apa-apa budi nombor satu lah. Sebab tu dulu, kalau dalam sejarah Melayu, kita pernah dengar 2 kali je orang Melayu ni dalam sejarah, dalam penulisan, dalam rekodnya orang Melayu mendahka raja. Pertama, Jebat. Yang kedua, tak, itu dia tak dahaka. Dia tak dikira dahaka. Dia menipu raja, tapi dia tak dahaka. Si Tanggang dia dahaka mak. Megat Seri Rama dekat, iaitu yang Sultan Mahmud makat di Julang dekat Johor. Orang Johor sini. Kenapa Sultan Mahmud makat di Julang tu? Pasal Sultan kan bini Megat Seri Rama tu mengidam nak makan nangka. Sebelum makan nangka, raja ada tanam sebiji pokok nangka. Masa tu bukan musim buah nangka. Tiba-tiba ada buah nangka berbuah. Bini dia mengandung, mengidam nak makan nangka. Megat Seri Rama ni Laksmana. Dia pergi ke selat Seberau tu lawan Lanun. Dia dah amanah kat Sultan. Ni hamba nak pergi lawan Lanun, tuanku tolong tengok bini hamba ni. Dia pergi lawan, tahu-tahu bini dia mengidam nak makan nangka, dia ambil seulas je. Seulas, dia tebuk dekat situ, dia makan seulas. Raja buat perasan nangka tu kena tebuk. Lepas tu dia kata, layak ke beta sebagai pemerintah Johor Riau ni makan makanan sisa? Oh, dikira sisa dah kan.
dia tak puas hati. Lepas tu yang bini merat Syarama cakap, tak, bukan hamba makan ni, yang anak dalam perut ni mengidam. Lepas tu ada orang cocok. Sultan arah belah perut budak bini merat Syarama tu, matilah. Tapi ikut hikayatnya dia katakan dalam perut tu budak tu pegang buah nangka tengah nak makan. Tapi macam tak masuk akal lah kan. Mana boleh janin makan. Tapi tu mitos, itu legendanya lah kan. Tapi nak ceritakan kenapa megat Syarama tu mendahaka Sultan. Pasal Sultan bunuh bini dia. Tu 2 kali je rekod. Dalam sejarah Melayu, orang Melayu dahaka pada raja. Selain tu tak ada. Sebab budi. Orang Melayu ni kan, bila terhutang budi dengan Sultan kan, kurnia Sultan, ya, so kita susah nak mendahaka. Jebat pun dahaka pasal apa? Pasal tuah kena bunuh. Kalau sebab tuah tu macam abang dia kan. So bila abang dia kena bunuh, dia tak puas hati. Kan? So sejarah Melayu ni susah nak dahaka dengan Sultan lah. Kecuali kalau family lah kan. Ada satu lagi. Adaptasi sirah mengambil inspirasi daripada kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah. So kata apa, macam mana digambarkan kata apa yang Abu Bakar sanggup buat untuk Rasulullah kan. Kita tengokkan cinta Rasulullah tu, kalau dia katakan iman cinta Abu Bakar pada Rasulullah tu, kalau ditimbang seluruh iman cinta orang Madinah dengan cinta Abu Bakar pada Rasulullah, berat lagi Abu Bakar punya cinta tu kan. Sampai kata apa, masa cerita kata apa, hijrah tu kan, kena patuk ular dia sanggup. So cinta tu digambarkan, maksudnya macam mana, kalau kita nak bayangkan macam mana orang yang truly in love. Sekarang ni mungkin kita ada bini, kita macam saya kan, mungkin korang suka perempuan, tapi maksud truly in love ni macam mana? Kita tak boleh bayang kan, maksudnya mencintai orang sampai lebih pada diri sendiri. Itu yang cuba digambarkan. Itu yang Hamid lakukan dalam cerita ni. Maksudnya dia cinta kat Zainab ni, asal kau bahagia okey lah. Macam itulah digambarkan. So dia nak gambarkan benda tu pula. Tu dia buatkan macam mana Hamid sanggup pernah merasa bawa diri. Tak tahu lah sekarang ni ada ke benda macam tu. Mungkin kurang lah kot. Tapi tak nampak lah kot. Mungkin cinta. Saya pun cinta lah kat bini kan. Tapi nak kata sampai, orang kata apa, melebihi diri tu, tak tahulah. Rasa macam, kan, kadang-kadang kita ada duit lebih pun makan kat luar dulu. Kan, tak bawa balik rumah. Kalau bawa balik rumah tak cukup. Tu baru makan, belum lagi benda lain. Tapi how do you dia nak gambarkan macam mana mencintai diri lebih pada, mencintai wanita tu lebih pada diri. So digambarkan macam mana Rasulullah punya cinta pada Abu Bakar pada Rasulullah lah. Dibawa adaptasi tu dalam novel Hamka ni. 2-3. Saya tengok ada 2-3 persamaan lah kan dalam ni. Percintaan perlu dibaluti dengan perasaan malu. Rasulullah, Zainab binti Jahsh. Okay. Dalam cerita Zainab binti Jahsh ni, bini Rasulullah daripada Zainab bin Jahsh ni adalah isteri kepada anak angkat Rasulullah. Okey. Sebelum dia kahwin dengan anak angkat Rasulullah ni, Rasulullah pernah ada rasa suka dekat Zainab binti Jahsh ni. Okey. Ini sirah korang boleh buka So, tapi Rasulullah tak cakap. So, kahwin dah Zainab binti Jahsh ni dengan anak angkat Rasulullah. Siapa nama dia? Lupa dah anak angkat Rasulullah. Okey. Bila dia hati dia, tapi Allah kuasa Allah, apa yang Allah tentukan pasti akan berlaku. Macam itulah. Bila kuasa lupa ayat dia yang betulnya. So dia nak gambarkan dalam cerita ni, of course Hamid suka kat Zainab, tapi kena ada rasa malu. Ini apa yang berlaku dekat Rasulullah juga kan. Rasulullah suka dekat Zainab bin Jahsh ni, tapi Rasulullah tak cakap kan. Tapi kalau takdir Tuhan lah kan, kalau memang jodoh kau sembunyi macam mana pun. Dalam kali Rasulullah kahwin juga dengan Zainab bin Jahsh kan. Dalam kali Zainab bin Jahsh ni sebab dia daripada keturunan, kata apa, dia Yahudi. Tapi Yahudi yang keturunan, kata apa, bangsawan lah. Kahwin dengan anak Rasulullah. Bukan kata anak Rasulullah, anak angkat Rasulullah ni tak bagus. Tapi dia kata aku tak boleh. Sebab dia tak sekufu. Kan? Ada setengah orang memang. Sebab tu dalam Islam sekufu tu penting. Walaupun kita suka dan sebagainya, kalau bini kita ni dibesarkan dengan orang gaji.
dengan pemandu. Tiba-tiba lahirkan korang duduk rumah, bukan kata korang tak bagus, tapi sebab skufu tu kan, dia tak biasa duduk hidup susah. Kadang-kadang nak serasi tu susah lah, perkahwinan tu. Itu yang berlaku kat Zainab binti Jahsh. Saya tak tahu apa benda, tapi dia rasa dia tak boleh hidup dengan anak angkat Rasulullah ni. Dah kali cerai, dia minta Rasulullah. Mula-mula Rasulullah suruh balik dulu, baiki. Tapi lepas tu cerai juga. Lepas cerai tu, tak lama lepas tu baru dia kahwin dengan Rasulullah. Tapi maksudnya nak menunjukkan bahawa cerita ni dah ambil, saya tengok adalah sikit elemen tu lah, kan. So dia tak boleh menipu lah, kan. Allah pun tegur Rasulullah, kan, kau sembunyikan apa kat dalam hati kau tu. So jangan sembunyi lah, kan. So, kalau suka cakap kat dia elok lah, kan. That's the point lah. Cinta sebenarnya adalah kepada Yang Maha Pencipta. Itu yang paling besar lah. Again, Hamid cintakan Zainab tu lebih pada diri dia. Tapi kita kena ingat, kita satu hari mungkinlah ada orang yang truly madly in love, kan. Tiba-tiba ada orang macam tu. Tapi kita kena ingat, apa-apa pun cinta yang paling besar pada Tuhan lah. Okay? Apa-apa pun kita kena ingat, tak lengkap kita punya Islam kalau kita tak mencintai Rasulullah dengan mencintai Allah tu lebih pada diri kita. Tak lengkap Islam kita. So ni mungkin antara benda jugalah. Sebab last kali dalam cerita, kata apa, cerita di bawah lindungan Kaabah ni, Hamid tu dia pergi bawah Kaabah, dia serahkan balik cinta dia pada Tuhan. Nak gambarkan tu lah. Maksudnya, walau aku cinta sangat dekat Zainab ni sampai separuh mati dah aku ni, nak bangun pun tak boleh dah. Dia duduk bawah lindungan Kaabah tu, orang junjung dia, orang kena bawa dia. Pasti tak ada jalan dah. Dia nak duduk bawah Kaabah, nak berdoa. Duduk bawah Kaabah tu, dia diserahkan balik cinta dia pada Tuhan, pada Allah lah. So dia nak gambarkan, maksudnya kita ni apa-apa pun, cinta ke apa, kita tak boleh lebih daripada cinta pada Tuhan. Mungkin juga dia gambarkan lah. Kena ingatkan jugalah. Kadang-kadang sanggup buat apa saja, kan. Aku nak juga. Bomoh pun bomoh lah. Salah lah benda tu. Tak dapat nak buat macam mana. Walaupun kita nak sangat, cinta pada Tuhan. Allah, kau lagi tahu apa yang terbaik untuk aku. Cinta pada Tuhan, redha pada Tuhan. Tu kena ada juga tu. Walaupun kita jujur macam mana pun, kena balik pada Tuhan. Bila nak habis ni? Okay, last. Pengaruh pemikiran, penjajahan Belanda. Novel ini asalnya tidak mahu diterbitkan temakan Islam. Sekarang ni banyak buku-buku bertemakan Islam, kan. Yang kata ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih lah, whatever lah, banyak-banyak cinta-cinta, kan. Alhamdulillah, nak buat novel macam ni, bila buat lindungan Kaabah apa semua ni, mimpi lah. Sebab tu kapal novel kedua, Hamka, dia tak letak bawah lindungan Kaabah, dia letak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Baru tak ada problem nak terbit. Dulu kalau buat ada Kaabah Islam ni, mimpi lah korang nak terbit. Sebab pemerintah dia Belanda lah, nak buat macam mana, itu dasar kerajaan dia. Ini juga lebih pendek berbanding 76 surat, bukan 80, 76 muka surat. Mungkin cuba pertama menulis 1928, okey. Sebelum tu novel dia tajuk dia Sabariah. Novel tu dalam bahasa Minangkabau, tulen. Ni novel pertama Hamka dalam bahasa Melayu Indonesia. Okey, kita kena ingat dulu bukan mudah tu, sebab dulu bahasa Melayu ni dia tak ada bahasa Melayu baku. Kita tak ada Dewan Bahasa Pustaka, kita tak ada badan-badan autoriti yang nak kata ini bahasa Melayu. So Hamka, Zakbar ni adalah mereka-mereka yang meletakkan asas kepada bahasa Melayu. Itu jasa dia juga tu. Sebab kita dulu bahasa Melayu, kita nak kata, okey, mungkin logat Kelantan tu bahasa Melayu. Logat Perak ke, Atai, bahasa Melayu. Tapi mana yang bakunya? Hamka letakkan asas dia. Sebenarnya sebab tu bahasa Melayu di Malaysia, kita banyak terpengaruh dengan bahasa Melayu Johor. Belah Johor punya bahasa Melayu. Sebab tu bakunya itu. Itu asas dia. Indonesia, Hamka letakkan. Dia ambil asas-asas Minangkabau sikit. Itu jasa dia. Kemudian dekat sana ada angkatan 55 dulu, kan. Selaraskan bahasa Melayu Indonesia dengan Malaysia. Tapi at one point pecah. Dewan Bahasa jalan sendiri, Indonesia jalan sendiri. Sekarang ni nak cuba selaraskan balik bahasa tu. Tapi tak tahulah apa masalahnya. Tak boleh nak satu. Tapi maksudnya orang kata apa? Penulisan bahasa pada masa ni sebenarnya sangat-sangat rumit. Nak tentukan bahasa Melayu ni, sebab dia tak ada badan autoriti. Tapi jasa Zakbar, Hamka at that time, dia buat novel-novel dia, dan itu menjadi asas bahasa Melayu di Nusantara. Okay? Umur yang lebih
umur yang masih belia pada masa ni Hamka menulis dalam keadaan umur 28 30 Tapi pertama Hamka semasa berada di Medan, okey. So Medan pula kota metropolitan, macam kita duduk KL lah. So pada masa tu pemikiran dia lebih rebel, masyarakat dia lebih terbuka bercakap. Dia bukan masyarakat kampung yang malu-malu tu kan. Sebab tu kalau tengok novel dia, walaupun kita baca dia lembut bahasa dia, tapi pada masa tu dia sangat-sangat menongkah tradisi lah. Benda-benda yang dikritik dia cakap secara tak beralas. Dikritik secara direct. Kalau orang kampung baca ni, lama-lama pondok baca ni, kata biadab ni. Sebab tu Hamka dikategorikan sebagai golongan muda. Dia golongan tua tak berapa berkenan dengan dia kan, sebab dia terlampau direct. Again terpulang pada kata apa penafsiran, tapi Hamka kata apa dia bawa jalur yang lebih rebel lah. Macam kita sekarang kalau ada budak-budak yang a bit sebab tu kita tak boleh nak, setiap zaman tu dia akan lebih agresif dan agresif. Macam saya masa umur 28 30 saya agresif kan, tapi dalam umur 38 nak masuk ke 40 ni kita akan lebih relax. So kita akan tengok budak ni kurang ajar, budak ni agresif, budak ni tak beradab, tak berlapik. Kita ingat balik kita umur 28 tu macam mana. So korang pada masa ni mungkin agresif dan sebagainya kan. So at one point korang masuk umur 40, benda tu berulang benda yang sama je. Kalau kita nak kata budak ni biadab ke, budak ni tak beradab, budak ni tak reti hormat orang tua, kita ingat balik kita macam mana. Kan? Itu Hamka kata apa? Bila Hamka tulis ni, beza dengan Hamka yang dah umur, Hamka yang dah berserban, yang dah masuk penjara tu. Beza. Buka balik ceramah-ceramah Hamka dekat YouTube, bercakap pun dah slow kan. Beza. Pada masa ni tengok dia, walaupun ayat dia taklah ayat yang memaki, tapi ayat yang sangat-sangat direct. Dia tak suka cakap tak suka. Macam tu lah ayat dia. Sangat bertentangan dengan tradisi ya. Orang Melayu, orang yang beradab berlapik, yang malu. So Hamka dia bawa satu pendekatan yang lebih direct. Umur yang, sebab pada masa ni Hamka umur 28 30 umur yang masih belia menyebabkan penulisan Hamka berunsur melankolik. Kenapa Hamka dalam novel dia sangat merayu-rayu umur, ya, korang masa tengah duk khayal bercinta kan, kadang-kadang dengar lagu boleh. Itu Hamka masa dia menulis novel ni macam ni umur-umur tengah duk layan perasaan cinta. Okey. So tak heran lah kenapa dia punya novel tu dia pun ending dia tragis, perjalanan dia pun yang a bit orang kata apa mendayu-dayu lah kan. Okey. Baik. Terima kasih. So sekarang dah 11.51. Patutnya saya nak bagi setengah jam, mungkinlah 10 minit last kalau ada pertanyaan sebelum kita pulangkan balik pada Wangkam. Ada pertanyaan ke? Kalau tak ada, ya sila. Buang aura. Define aura tu macam mana? Okay. Ini berkaitan kan dalam, kita kena ingat di Cordoba dulu orang Islam pernah ada hospital pertama di Cordoba, bawah kerajaan apa di Cordoba tu, Andalusia. Saya pernah baca dekat Andalusia, antara cara terapi dia di hospital tu, dia orang akan buat bunyi-bunyian dan bau-bauan untuk bagi terapi untuk orang tu lebih cepat sembuh. Okey, maksudnya penyembuhan ni bukan hanya luaran fizikal. Kita nak sembuh kita kena dalaman juga kan. Okey, kalau macam orang tu lebih kuat semangat, dia akan lebih cepat sembuh lah kan. So, kalau kita, bagi saya kalau orang buat upacara berlimau apa dan sebagainya, dia tak ada kepercayaan bahawa benda ni kita buat ada unsur dosa pahala. Kalau tak ada unsur tu, saya rasa tak ada masalah kan. Sebab kalau kita percaya dosa pahala ni, siapa tentukan? Allah tentukan. Siapa yang bagi tahu Allah tentukan benda ni? Nabi Muhammad je. Ke ada orang lain yang dapat wahyu? So, benda ni tentukan Allah yang sampaikan Nabi Muhammad. So, yang Nabi Muhammad cakap saja yang boleh kata benda dosa atau pahala. Tiba-tiba ada orang kata benda ni dosa pahala. Tapi buka kitab hadis tak ada, buka Quran tak ada. Mana datang dosa pahala ni? Itu jadi syirik. Betul?
Tapi kalau kita buat benda tu bukan sebab dosa pahala. Kita buat tu sebab kajian saintifik mengatakan bau ni macam ni. Saintifik mengatakan limau ada asid boleh buang kuman. Rasa dia tak ada kena mengenai dosa pahala, berkaitan dengan fakta dan juga unsur-unsur kesihatan. So tak ada isu. Dia balik pada niat lah saya rasa. Niat. Sebab tu dalam amalan orang dulu, banyak yang kadang-kadang dia jadi syirik ataupun dia jadi kurafat. Benda tu elok mulanya. Mungkin mandi safar ni kan, kita mandi kat pantai tu garam. Kan? Tapi bila dia ada unsur dosa pahala tu, masuk bulan safar kena kan, macam haji sunat je wajib pula. Benda datang wajib tu kan. Mungkin benda tu ada justifikasi saintifik dia lah kan, kenapa ulama buat benda tu kan. Tapi bila kita buat tu, lama-lama kita buat tanpa kita faham. Ni Tok Guru suruh. Dia jadi masalah. Mungkin tu Mungkin saya silap Mungkin saya silap. Saya bukan ustaz lah. Tapi saya faham macam tu lah. Ni benda yang hamka hamka sangat-sangat. Golongan muda lah. Golongan muda sangat-sangat kritik. Taklid buta. Kita ikut benda tu tanpa kita faham. Okey? Macam mandi limau tu. Kenapa mandi limau tu? Adakah agama suruh ataupun benda ni adalah sebab kesihatan? Benda-benda macam tu Okey? Kira ada last ke? Boleh nak pulangkan balik pada bangkam ni? Sila. Satu, kita kena akui, tak kisahlah kita macam mana pun, kita ni kalau kata kita daripada etnik Melayu, bangsa Melayu, kita kena bangga dengan bangsa kita kan. Rasulullah pun cakap, aku Quraisy dan aku sayang Quraisy. So sayang bangsa tu tak ada masalah. Nabi Muhammad pun sayang Quraisy, tapi bukan maksud kita sayang sampai kita taksub. Sayang bangsa saya Melayu kan, dengan tidak menyidakkan orang lain lah kan. So kita sayang kita lah. Okay. So saya sayang juga ciri-ciri Melayu tu, which is kalau kita tengok apa ciri Melayu, buka balik puisi Usman Awang kan. Melayu tu macam mana kan. Melayu tu macam mana dia kata, menikam dalam senyuman. Bergaduh ni, senyum lagi. Orang dulu sekarang direct kan. Sebab tu orang Melayu dulu gaduh macam mana pun kenduri datang. Salam. Kan? Makan sekali kan, tapi gaduh-gaduh ni. Kan? Nampak tak? Tu Melayu kan. So itu satu budaya. Nak sampai tahap Melayu yang macam tu, yang maksudnya beradab, yang sinis. Sinis bagus Maksud kalau kita sinis, kalau kita sekarang ni kalau kita bergaduh terus. Orang Melayu dulu sini-sini je. Kan? So macam mana pun dia, kalau gaduh pun bertegur lagi. Kalau bergaduh macam mana pun jumpa tu bertegur lagi kan. Kalau sekarang ni kalau bergaduh terus. Kan bawa kan. So tu ciri Melayu. Nak sampai kepada tahap Melayu yang macam tu, kita kena akui tentang orang kata apa, fasa kita. Ada orang yang kita kena akui memang dia masih lagi umur belia, darah panas. Kan? Maksudnya engkau ni kan nama je Melayu kan, tapi adab tak ada. Betul, tapi saya umur 28, saya umur 25. Macam tu je kan. Langgar je. Sekarang ni barulah kita gali balik jati diri kita, kita ikut balik, dengar balik puisi, tengok orang tua-tua bersembang, kita cuba ikut budaya Melayu. Paling idealnya macam tu lah. Apa yang kita kata patutnya kita kena ikut. Dengan tidak menidakkan faktor-faktor biologi kita. Kan? Kalau kau umur 16, kau umur 19, kau masih lagi ada kata sifat ingin tahu, sifat ingin mencuba.
umur 28 kau ada sifat yang sangat rebel, yang nak mengubah dunia kan. So kita raikan benda tu dengan maksudnya sebab tu pembangunan belia ni kita cuba cungkil potensi belia. Ni golongan-golongan pekerja belia ni kita cuba cungkil dia punya, bukan kita cuba buat acuan pada dia. Benda tu akan berlaku sendiri, tapi kita bagi hala tuju je. Kau Melayu kan? Melayu macam ni. Masuk tak masuk nombor 2. Come with age, dia akan datang kepada tahap tersebut. Kan? Saya dulu pun kan boleh tahan enggak kan? Tapi bila kita dia satu proses satu tahap kita akan sedar jati diri kita kan. Aku ni sepatutnya jadi macam mana kan? Tapi benda tu tak datang sendiri. Aku nak jadi Melayu. Okey, aku Melayu, aku kena jadi Melayu. Melayu tu macam mana? So sebab tu yang bagusnya kalau ada orang macam korang, pekerja belia, korang letakkan je, hidangkan maklumat-maklumat itu pada mereka. One point benda tu dia dah ada. Dia nak guna tak guna je. Okay? So idealnya kita tahu macam mana, tapi kita kena akui bahawa proses tersebut so janganlah terkejut kalau budak-budak yang terlampau direct, terlampau tak beralas tu is normal lah. Okay? Raikan je lah. Yang penting kau sumbat je maklumat tu pada dia orang. Okey? Menjawab Oh, ada lagi. Okey. Soalan. Aha. Okey. Ni soalan dah berkaitan dengan ni dah syariah ni. Dah Islam of course lah. Restu ni maksudnya persetujuan Kalau perempuan mana boleh kahwin tak ada persetujuan wali mujibir. Kan boleh? Tak boleh kan? Tu dari segi hukum syaraknya pun dah jelas dah sebenarnya tak boleh. Tapi dari segi restu ni, okey, kenapa dalam orang kata apa budaya Melayu, cakap dari segi budaya kenapa restu ni penting Satu macam tadi kalau dulu bila kalau tak ada restu, korang kahwin tak ada restu, maksudnya korang kahwin lari. Ataupun korang kahwin dan kadang walaupun bila kahwin berkeras tak mak ayah tak restu pun nak kahwin juga Bila kahwin macam tu selalunya korang kata buang daripada keluarga. Okey, betul tak? Ke korang kahwin walaupun tak ada restu, korang kahwin lepas tu mak ayah korang terima je. Kan? Secara logiknya kalau korang kahwin paksa tak ada restu, maksudnya mak ayah buang kau tak nak cakap aku. Kau dah pandai sangat. Aku buatlah cara kau. Family akan buang. Dulu bila kena buang family macam saya cakap kan, kita akan hilang kita punya apa safety net. Kalau sekarang kita jatuh, kita ada safety net, kita ada KWSP, kita ada JKM, kita ada JAIS, kan? Kita ada zakat, whatever lah. Maksudnya kalau kita jatuh, sekarang kita boleh minta bantuan kerajaan. So, taklah teruk sangat. Dulu, kalau jatuh, kau tak ada family, terkangkang. Sebab tu restu tu penting sebab kalau kata tak ada ya jodoh tu kuasa Tuhan lah. Tapi kalau kata jodoh tak panjang, tiba-tiba kau cerai, rasa mak bapak kau terima kau ke? Kau terima alhamdulillah lah. Kalau tak terima, perempuan tu dengan anak-anak dia sebagainya ataupun suami dia meninggal, mati. Sebab dulu tak ada ni, kita tak ada sistem zakat yang teratur macam sekarang. Sebab tu restu dulu sangat-sangat penting. Sebab tu kadang-kadang perempuan nak kahwin lagi apa ni, betul-betul kental hati dia kan. Tak mudah lah. Kalau jarang sangat dengar perempuan dulu nak buat perangai-perangai dia. Pasal kalau dia tak ada restu ni, maksudnya lepas ni korang pandai-pandai kau lah. Okay, tu dulu. So sekarang ni bukan saya kata restu tak penting sebab macam saya cakap tadi, kita safety net kita dah banyak.
nak bercakap pasal isu keibubapan hari Sabtu ni. Saya nak bagi ceramah keibubapan tapi kata apa? Again saya bukan nak cakap suruh kurang kata apa biadab dengan mak ayah ataupun derhaka. Ni pendapat saya, mungkin salah atau tidak. Nanti kalau korang check balik. Tanggungjawab ataupun hak tanggungjawab, how can you claim your authority? Okay. Dia tengok keadaan juga kan. Sebab kadang-kadang kalau kata korang ni, korang kata apa, memang dijaga baik oleh mak ayah, dia tak ada konsep tiba-tiba korang nak melawan cakap mak ayah ni. Tak wujud pun konsep tiba-tiba korang tak bersetuju dengan mak ayah ni. Kalau korang betul-betul lah kan, mak ayah tu menjalankan tanggungjawab kan. Mungkin saya silap tapi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan moden kita sekarang ni, dalam keadaan kita pada abad ke-21 ni, berlaku banyak kes-kes yang pelik-pelik kan. Tinggal anak, bila anak dah besar tiba-tiba nak claim. So ini mungkin isu, bukanlah maksud kita kena biadab kan, tapi maksudnya restu tu is questionable lah kan. It's questionable lah for you to claim kau kena, aku ni mak kan, aku ni parent kau, tapi kau tak pernah ada pada anak tu bila nak membesar. Tapi kalau kata korang memang betul-betul dibesarkan dengan tanggungjawab mak bapak tu, takkan kata isu restu tu tak wujud. Bila mak kata tak payah kan, automatik korang pun macam, kalau korang betul-betul lah kan, dia akan datang naturally. Dia tak akan ada soal restu tak restu ni, mak ayah tak suka, mungkin kata tak ada jodoh lah. Simple as that kot. Dia tak perlu nak tanya pun restu tak restu ni kan? Kenapa mak tak restu? Tak ada isu tu. Sebab saya mak saya meninggal umur 16 kan. Lepas tu saya banyak makcik saya yang kata dengan makcik kan. Saya pernah dulu adalah bercinta-cinta kat dulu kan. Saya pernah bercinta dengan seorang dulu. Tak apa cerita ni. Biasa kita orang lelaki bercinta kan. Saya bercinta banyak kali tak edit, tapi tak kahwin lah sekali dengan wife saya ni, sama-sama belajar degree dulu. Saya pernah bercinta dulu dengan seorang saya belajar juga sama, orang Langkawi kan. Makcik saya tak suka. Sebab satu benda dia fail lah kan. Saya bawa dia jumpa dengan makcik saya dekat Seremban. Dia anak orang kaya lah, bapak dia somebody lah, orang kaya lah. Kasut dia mahal tau, kasut yang saya punya kawan perempuan ni. So dia masuk rumah, saya bawa tidur dengan makcik saya. Dia masih tidur kat rumah, dia bawa masuk kasut dia tu dalam bilik, simpan dalam bilik. Sebab kasut tu tak tahu mahal mana, katanya dibeli kasut tu, katanya lah, tak tahu betul kan, Jimmy Choo 3,000. Kaya lah, orang kaya kan. So balik, yelah duduk rumah taman kan, balik, dia takut kasut tu hilang. Kasut tu 3,000, kalau korang 3,000 korang macam mana? Sama. Jangan buat macam tu. Dia tidur, dia bawa masuk tu kasut dalam bilik dia simpan. Bukanlah maksud dia simpan elok lah. Tapi makcik saya tengok dia tak suka. Dia tak suka benda tu. Satu memang betul pun, saya fikir balik kan, kalau aku kahwin dengan perempuan ni maintenance tinggi ni, mati aku. Tak belajar lah. Sebab masa saya belajar, saya seorang pelajar yang sangat-sangat miskin lah kan. So aku nak maintain dia memang. So nampak tak, orang tua dia fikir jauh. Dia tahu kan, ni tak sesuai ni. Kalau kau kahwin dengan dia, kau banyak benda kau tak boleh buat. Kau banyak benda nak memuaskan hati dia. So again saya ikut cakap dia. Walaupun pada masa saya tak faham kenapa dia tak suka kan. Alah kasut je kan, benda ni boleh ubah, boleh sembang. Kita nasihatlah dia elok. Tak faham lagi. Tapi ikut. Sebab apa saya ikut? Tanggungjawab makcik saya tu, bila mak saya tak ada kan, kita tak question pun. Kenapa restu tak restu? Kenapa tak restu? Tak ada. Dia tak suka. Tak ada jodoh. Mula-mula tu rebel lah juga. Tapi kan, come with time kita ikut. Okay, menjawab kot. Okay, saya pulangkan balik. 3 soalan cukup. Okay, saya pulangkan balik. Ada Abang Kam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Fauzi. Tepukan untuk Dr. Fauzi. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam satu perkongsian yang menyeluruh, sebabnya dia bukan sekadar menceritakan latar cerita, bahkan latar sejarah kepada cerita ni. Dan sebenarnya itu makna kepada pembacaan novel lah. Kalau kita dia boleh berubah, ada beberapa hukum yang akan berubah ikut wakil kan. Sebab tu ada apa
fiqh waqi' ni, fiqh semasa. Dan ada juga hukum yang dah tak boleh ubah. Kan, maksudnya yang memang dah tetap dah. Jadi itu perkara-perkara yang perlu menjadi perhatian kita lah sebagai masyarakat awam. Soalan tadi pun menunjukkan yang kena ada sesi perbincangan sebelum perkahwinan. Kursus pra perkahwinan. Bagaimana memilih pasangan. Kan? Okay? Jadi cuma perkara yang dibincangkan dalam kisah Zainab dan Hamid ni sebenarnya adalah perkisahan tentang bagaimana proses umur tadi, perubahan umur dan perubahan corak hidup daripada alam hidup bersendirian kepada alam berkeluarga. Dan kita kena ingat diri kita tidak membawa diri kita seorang, kita bawa sekali dengan gerombolan ahli keluarga. Jadi bila kita nak buat keputusan kita bukan hanya kita seorang saja kan, melibatkan juga ahli keluarga kita di sekitar. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Fauzi atas perkongsian yang amat bermakna. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman tentang cabaran, tentang keupayaan untuk kita memahami situasi masyarakat. Tadi soalan yang ditanya tu bagus juga. Sebenarnya ada persoalan antara beza, contohnya perasaan malu. Perlu ke tak perlu malu? Ada yang kata perlu, ada yang kata tak perlu. Ada situasi perlu, ada situasi tak perlu. Jadi ini yang biasanya menjadi persoalan kepada generasi baru. Dan dia tak tahu beza. Masa bila nak kena malu dengan masa bila yang tak boleh malu. Kan? Jadi banyak time belajar malu lah. Tapi time buat video TikTok tak ada sikit pun rasa malu tu kan. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan untuk makluman yang baru hadir juga, bedah buku hari ini sebenarnya adalah juga hari kita memulakan Konvensyen Pendidikan dan Kesejahteraan Generasi Madani bersempena dengan Muktamar Wadah Selangor yang akan berlangsung pada 2 November. Jadi terima kasih hadir bersama dan insya-Allah kita akan ada turutan program sepanjang tempoh sehingga 2 November. Yang akan datang ni ialah Usrah WAP yang akan berjalan di Surau Al-Ihsan Seksyen 6 dengan tajuk Global Sumut Flotilla, impak kepada politik dan juga masyarakat lah. Okay? Jadi yang tu insya-Allah di Seksyen 6 Shah Alam pada 29 hari bulan. Kemudian 31 kita ada ceramah anti-bully dan gangguan seksual dengan remaja yang berumur 10 ke 12 tahun di Meru Kelang. Kemudian 1 hari bulan kita ada seminar Keluargaku Sejahtera bermula 8 pagi hingga 4 petang di Pusat Pendidikan Abim Kelang di Meru. Kemudian kita akan bermuktamar pada 2 hari bulan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Kita tangguhkan dulu majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Makanan dah disediakan. Borang penilaian boleh hantar di meja pendaftaran dan boleh ambil makanan. Makanan kita ada lebih. Jadi setiap orang boleh ambil 2.